terkenal dalam Islam aktivis UITM Kerja Alam. Dengan khusus Ustaz Saiful, Ustaz dan jawatan kuasa Urus Setia terdiri daripada Persatuan Rakan Masjid serta para peserta yang dikasihi sekalian. Melayang sering di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai, maka majlis bertambah seri. Melati guntung tumbuh menata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Alhamdulillah, seiring dengan menelah tangan menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Rabbul Izzah, Tuhan Yang Maha Esa, kerana dengan limpah dan izinnya jua dapat kita dipertemukan dalam kursus Praperkahwinan Islam Siri 8 bagi tahun 2014. Hadirin yang dikasihi sekalian, tanpa saya melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput yang berbahagia Ustazah Nurizah binti Osman yang merupakan seorang penolong pegawai hal ehwal Islam dari Pejabat Agama Islam Daerah Petaling untuk berkongsi ilmu mengenai perkahwinan dan prosedur permohonan mengikut peruntukan dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berapa peserta dalam ni? Berapa peserta? 120, 300. Tapi suara macam 50. Sekali lagi boleh? Pertama kali kan, maksudnya apa? Slide pertama ya? Boleh? Saya rasa lemah lah, aku nak balik pula. Boleh sekali lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasa umur 300 orang. Dalam setakat 50 macam kat rumah je ni suara. Itu dia. Rumah ya. Saya seperti yang diperkenalkan oleh pengurusi majlis tadi, bertugas Nurizah binti Osman, bertugas sebagai penolong pegawai hal ehwal Islam dan keluarga Pejabat Agama Islam Daerah, merangkap pendaftar pernikahan, perceraian dan wujud orang Islam daerah tadi. Macam tu. Pendaftar ni maknanya kalau ikutkan dia boleh menikahkan lah. Boleh meluluskan, menikahkan, itu boleh. Tapi bezanya saya pendaftar perempuan ni tak bolehlah menikahkan. Saya hanya boleh meluluskan saja permohonan nikah. So kalau kata datang khusus, kalau datang buat permohonan untuk nikah, saya boleh meluluskan. Dan saya boleh meluluskan juga untuk proses pengesahan wujud. Itu pun boleh ya? Jadi cuma tak boleh menikahkan. Itu beza pendaftar lelaki dan perempuan. Okey, kita di Petaling ramai pendaftar. Jadi semua insya-Allah semua yang terlibat dalam unit undangan keluarga tu kita ambil sebagai pendaftar lah. Ya, itu dia sedikit telah berkahwin ya. Saya telah berkahwin, anak 3 orang. Okey, 2 lelaki, 1 perempuan lah. Itu je yang dapat yang Allah izinkan setakat ni. Kalau nak usaha lagi tak tahulah kalau ada rezeki. Tapi cukuplah kot sesembahan yang ada. Okey, kemudian kita nak fokus pada masyarakat juga. Lepas pada keluarga, nak fokus pada masyarakat. Tadi sama je lah, mengikuti apa, umur-umur yang keluarga emas ni kan. Masyarakat pun nak tengok family kita, Allah lah nak tengok kan. Jadi tanggungjawab tu besar. Berasal daripada Sungai Besar. Ada orang Sungai Besar sini? Ada? Saya tak berani dengan aku. Ada orang Sungai Besar. Tapi orang Melayu orang Melayu.
Suami je yang Jawa. Ada orang Jawa sini? Alhamdulillah. Berani ngaku kan orang Jawa ni pemurah. Kalau pergi rumah, timbang sikit boleh? Kalau pergi rumah orang Jawa takkan apa dah, insyaAllah. Kekenyangan confirm. Dah kenyang nak balik dari makanan Itu yang pengalaman saya lah sehingga hari ni. Kalau balik pergi rumah mereka, balik tu tak ada lah tangan buku, mestilah ada. Jadi boleh cari orang Jawa lepas ni kalau suka makan lah. Baiklah, tajuk pertama untuk khusus pra-perkahwinan. Prosedur dan perkahwinan mengikut enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003. Okey. Maknanya apa yang kita sebut pada hari ini berkenaan dengan apa-apa saja peraturan atau dokumen-dokumen yang kita perlu minta, semuanya tertakluk dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Kita tak saja-saja suka dan tak saja-saja kita tambahlah. So benda ni semua nanti ada dalam senarai semak. Okey, ada dalam senarai semak, anda boleh tengok. Dan sekarang ni di Negeri Selangor kita dah lancarkan bermula tahun 2012. Tak silap saya, penghujung atau pertengahan 2013 kita dah jalan sepenuhnya NCR online. Maknanya permohonan nikah borang boleh didapati melalui online. Borang dapat melalui online, tapi jangan submit online. Ramai klien kadang telefon, saya dah isi borang tapi saya tak boleh submit. Submit tak ada online dapat online, proses hantar manual. You datang dengan borang dan diri you sendiri, datang ke Pejabat Agama Islam daerah di mana anda bermastautin untuk dapatkan kelulusan. Cuma bila sampai kat kami, petugas-petugas atau kerani yang bertugas untuk mengeluarkan kebenaran ni, bila dia masuk ID anda, nombor kad kenalan, dia keluar kebenaran terus. Yang itu yang kita akan keluarkan. So bila anda datang dokumen lengkap tu biasanya dalam 3-4 minit lah. Dan proses dekat kami, yang masa menunggu tu lebih kurang setengah jam lah. Itu beritahu paling lama, setengah jam, paling lama lah. Jadi kita yang akan keluarkan kebenaran. Kita tengok sikit prosedur perkahwinan. Tak ada halangan untuk berkahwin. Tiada halangan perkahwinan. Maknanya tak ada masalah nak nikah kat mana-mana pun, bagi tahu je. Tak ada isu nak nikah kat mana, kat Malaysia, luar negara, kutub utara, selatan, lautan Hindi sekalipun, boleh. Cuma takut nak cakap itu tak dapat sana. Bagi tahu, saya nak nikah dalam orang tu, tempat nikah, tarikh tempat nikah, lautan Hindi. Tak masalah, boleh kita luruskan, keluarkan kebenaran. Yang penting minta kebenaran. Ramai klien kita kadang-kadang dia lupa. Dia tak tahu pun nak nikah kena datang pejabat agama. Ingat nikah macam tu je. Itu sebab kita ramai tak tahulah itu alasan ke ataupun dia memang tak tahu. Tapi kalau itu langgar lampu merah, alasan tidak tahu, boleh terima tak? Dari segi undang-undang, ada yang ambil undang tak? Boleh terima tak? Tak tahu kan ambil tahu pula kan? Kenalah tanya. Jadi alasannya bila datang pejabat agama nak ambil sijil nikah, dah kahwin 2-3 tahun, anak nak salin, JPM minta surat nikah. Ada surat nikah ke? Iyalah, habis kat mana saya perlu dapat surat nikah? Saya dah kahwin 3 tahun, tak pernah dapat surat nikah. Pergi pejabat agama lah, baru datang pejabat agama. Bila datang pejabat agama tak ada rekod, sebab dia nikah tanpa kebenaran. Jadi kita akan tengok siapa yang kena kat situ nanti. Seterusnya ada khusus pra-perkahwinan Islam. Inilah yang anda dah buat ni, kira langkah pertama dah ni. Ni persediaan awal untuk nikah dah semua ni . Caranya nikah bila?
Okey, kita sambung. Maknanya semua sini ada umur berapa 17. 18. 20. Okey, tapi tak sampai 30 kan? Kalau ada pun tak apa, nampak muda semuanya. Saya percaya ni semua bayar adik saya nombor 7 lah. Nombor 7 dengan nombor 6. 5, yang 7 tak ada kot. Yang 7 bongsu. Baru 16. Tak ada kot. Perempuan yang bongsu 16 tahun ya. Panas. Okey. Yang dua tu, yang 20-an bayar dan semuanya adalah dekat Sarawak. Di Tulu, UPN tak tanya seorang kat Darul Quran, Urus Selama. Okey lah, kalau rasa cik ustaz tu boleh lah kat Darul Quran. Kalau cik tanya moden boleh lah kat Tulu. Okey Jadi datang khusus praperkahwinan. Macam pesanan saya lah kepada semua peserta yang berasal ceramah, duduk dalam khusus ni pastikan ada dalam ngantuk tak apa, tidur je. Saya faham. Lagi dalam suasana kelam-kelam macam ni kan, pagi-pagi pula mesti ngantuk. Sebab pula tajuk prosedur, ya Allah boringnya kan. Okay, tak apa, kalau ngantuk pejam je mata. Sebab tidur dalam majlis ilmu adalah ibadah, dapat pahala kan. Cuma pesanan saya Berapa dulu? tidur. Jadi syaratnya pastikan kepala tu tegak, mata saja pejam, tangan macam pegang pen. Okey? Mata pejam tak? Dan jangan mengganggu. Yang lain okey? Yang seterusnya menjalani pemeriksaan kesihatan HIV test. Maknanya bila dah pergi kursus ni hijabnya terpakai sehingga semua hidup lah. So dia tak ada tempoh masa lah. Kalau macam zaman saya dulu ada tempoh dia, sekian-sekian masa. Sekarang ni tak ada, sampai bila-bila boleh pakai ya. Di mana-mana sahajalah dalam Malaysia dia. Singapura saya tak pasti. Kalau anda bawa guna tu saya tak pasti. Okey. Kemudian menjalani pemeriksaan kesihatan HIV. Kena kadang-kadang ada klien pemohon komplain, kenapa nak kena buat ujian HIV? Leceh, menyusahkan, nak kena tunggu giliran. Itu sebab jangan ada terdesak nak mohon buat HIV kan. Sebab mesti buat di klinik kesihatan kerajaan. Swasta tak boleh. Bila klinik kesihatan kerajaan, anda kena buat appointment. Ramai, betul? Bila buat appointment, ada queue dia. Minggu ni penuh, anda kena minggu depan. Wahal minggu depan dah nak nikah. Masa tu dia akan angin. Bila dia angin satu badan, dia datang kat kita pun angin juga. Jadi tak boleh nak bantu. HIV tak boleh dibicarakan ya. Ini arahan daripada Kementerian Kesihatan. Dan HIV ni valid dia 6 bulan sahaja. Daripada 6 bulan tu anda mesti bernikah. Tak boleh kurang. Kurang boleh, lebih jangan. Jadi kadang-kadang ni buat permohonan tu dekat-dekat dah habis tempoh. Doktor dia menikah lambat. Dia mesti dalam tempoh 6 bulan. Di mana-mana klinik kesihatan kerajaan sahaja. Terbaru ni hari Khamis tak silap saya, ada yang buat permohonan daripada klinik swasta. Dia kata tak boleh. Dia kata saya dah dapat endorsement daripada klinik kesihatan kerajaan. Doktor tu doktor daripada klinik kesihatan kerajaan. Tapi silap dia doktor tu pula tak cop guna cop dalam klinik kesihatan kerajaan. Dia guna cover letter daripada klinik swasta tu, kemudian cop rasmi daripada klinik swasta tu. Kalau betul lah doktor tu daripada klinik kesihatan kerajaan, dia mesti guna cop klinik kesihatan kerajaan. Saya kata yang tu lah. So minta maaf cik, tak boleh diterima lah. Endorse ke tak endorse ke tak ada bukti kat sini. Jadi saya minta dia buat semua dia. Swasta kita tak semua pakai. Itu yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan ya. Seterusnya mengisi borang permohonan kebenaran berkahwin yang ditetapkan oleh Jabatan Islam Pilihan. Jadi format borang ni ikut negeri masing-masing ya. Setiap negeri tak sama. Okey, nanti kita tengok. Prosedur dan dokumen sokongan ya. Borang permohonan 2A. Borang permohonan 2A ni, borang permohonan 2A adalah untuk borang lelaki ya. Lelaki. Borang pemastautin 1A. Ini untuk permohonan lelaki. Okey, lelaki dulu. Lelaki satu bahagian ni je. Puasan. Itu pun tak penuh. Borang permohonan 2A. Pemastautinan 1A. Maknanya
Syah Alam dengan syarat isi borang mas tauhid yang disahkan oleh Nazir lah. Ataupun kalau tak nak isi borang mas tauhid, banyak sangat borang lah Ustazah. Bukan ke nak nikah ni dimudahkan? Kenapa nak disusah-susahkan? Okey, kalau cik tak nak isi borang mas tauhid boleh. Silakan balik ke Perak. Guna alamat kad pengenalan. Ini kalau lelaki lah. Jadi guna alamat dalam kad pengenalan boleh. So balik je ke Perak, contoh Terintan, mohonlah kat pejabat agama Terintan. Tak payah tu bermasalah. Tapi kalau kata leceh lah nak balik kos lagi, nak ambil cuti lagi, mohon dekat Syah Alam sahaja, pejabat agama petani, isi borang mas tauhid. So kita proceed luluskan. Itu dia. Okey, seterusnya perempuan. Permohonan kebenaran berkahwin perempuan, dokumennya apa? Permohonan wasi. Perempuan wasi bukan 2B. Habis 2B tu apa? 2B poligami. Wow. Kata cik tu kata, wow. Orang paling penting ni. Dapatkan satu dulu cik ya. Buktikan dulu. Lepas tu baru proses 2B. Okey? Wasi perempuan, wakalah wali wudi, borang mas tauhid. Okey? Apa dia borang wakalah wali? Nanti saya akan tunjukkan satu persatu borangnya lah. Cuma saya terangkan sebentar lalu. Wakalah wali ni ialah borang sekiranya wali kita tidak dapat menikahkan kita, maksudnya dia tak berani nak nikahkan lah, nervous ke, tak yakin ke, so dia wakil pada juru nikah. Isi borang wakalah wali. Ataupun semasa nikah tak dapat hadir, bertugas mencari MH370 di Lautan Hindi, so tak boleh balik semasa pernikahan. Dia isi borang wakalah wali, diwakil pada ustaz, masa nikah dia tak datang. Majlis nikah boleh jalan terus, tak perlu tunggu dia balik. Itu kalau kata masih hidup walinya, baru isi wakalah wali ya. Okey. Kemudian borang mas tauhid sama, sekiranya alamat IC dan tempat tinggal sekarang tidak sama. Okey, seterusnya proses pendaftaran perkahwinan. Surat kebenaran kahwin RM10, si borang maklumat berkahwin, upacara akad nikah mahal RM300 paling rendah. Jadi Selangor adalah Selangor negeri maju. Jadi Sultan dah isytiharkan 300, tak boleh kurang. Kalau nak kurang, negeri lain boleh. Saya tak tahu Pahang berapa. Johor tak sampai kot 300. Johor 80 ke? Ke 20? RM22. Alhamdulillah. Pahang pun 20. Lebih lagi saya. Selangor paling kurang 300. Nak 300,000 tak ada masalah. Boleh, jangan kurang, lebih boleh ya. Bacaan takdir oleh pengantin lelaki, bayaran fee RM160 termasuk surat perakuan nikah 3 hari selepas didaftarkan. Ini ikut daerah lah. Kalau di Petaling tak sempat 3 hari. Sebab Petaling 1 hari 50 ke 100 permohonan. Biasalah. Kalau kita nak dapat sehari 10 orang dia yang mohon tu, bukan Petaling lah. Dia bakal tentang. Mungkin Kuala Selangor, itu boleh. Jadi 3 hari. Kad pintar RM40. Yang ni saya tak pasti dia betul tak? Okey, 5 hari tu je. Ya, seterusnya pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan perkahwinan. Pertama, imam berdaftar nikah atau kita sebut imam juru nikah. Biasanya imam juru nikah atau PPN ni kita lantik dia setiap karya masjid masing-masing. Jangan cari imam yang imam solat tu. Dia bukan nanti kita cakap imam, dia cari imam yang imamkan sembahyang jemaah tu, bukan. Dia memang kita lantik, kita beritahu dia khas imam juru nikah. Mereka ni biasanya ditauliahkan, dilantik, menghadapi peperiksaan, diluluskan dan kita lantik dengan tauliah. Kita beritahu dia lah. Jadi mereka ni ada tauliah khas ya, bukan sembarangan. Seterusnya pendaftar nikah, cerai dan rujuk di PAID, Pejabat Agama Islam Daerah. Yang ni setiap pejabat agama ada. Terpulanglah 3-4 orang tu ramai ke. Okey. Pendaftar tahanan nikah, cerai dan rujuk di PAID juga. Satu pejabat agama seorang saja. Ketua pendaftar nikah, cerai dan rujuk negeri Selangor, satu negeri satu. Dan hakim syar'i. Ini yang terlibat dengan pernikahan ya. Bidang kuasa meneliti, mengesahkan, meluluskan dan mendaftarkan pernikahan, perceraian dan rujuk. Meneliti ni penolong pendaftar tugas dia. Okey? Mengesahkan pun penolong pendaftar, imam juru nikah. Okey. Dan yang meluluskan ini ialah pendaftar nikah di daerah. Dan mendaftarkan pernikahan pun tanggungjawab pendaftar nikah.
Okey, perceraian dan rujuk hakim syar'i. Okey. Jadi pendaftaran ketua pendaftar ni pun melulus dan mendaftar. Kalau di peringkat saya contohnya pendaftar ni tak ada bidang kongsi lagi. Tolonglah ustazah, susah sangat ke? Maaf cik. Sebab HIV ni kita tak boleh pergi bicara. Tolonglah ustazah, saya dah tak ada masa lagi dah nak buat-buat lagi. Biasanya kita tolak kepada ketua pendaftar. Kalau ketua pendaftar kata boleh, boleh lah. Kalau kata tak boleh, tak. Maknanya bidang kuasa kita betul-betul mengikut peraturan, yang lain tu boleh bicara lah. Sama ada nak dikonsiderkan macam mana, saya tak tahulah. Itu bidang kuasa ketua pendaftar dan pendaftaran. Tengoklah. Awak boleh datang petang ni semula ke, KIB macam mana ke, diluluskan juga ke, itu bidang kuasa mereka lah. Yang dalam kota yang dibenarkan sahaja. Okey. Perkahwinan yang memerlukan kebenaran mahkamah, poligami, Seksyen 23. Mana-mana pasangan yang nak bernikah poligami kena dapat kelulusan daripada mahkamah tinggi. Jika di peringkat pejabat agama hanya menyokong saja. Kahwin bawah umur, Seksyen 18. Bawah umur ni berapa? Lelaki 18 tahun, perempuan 16 year. So sekarang dah boleh lah. You all dah melepasi bawah umur, tak payah naik mahkamah. Okey, tak melepas, tak silap saya. Lelaki ni kurang 18. Bulan 12 tak silap saya baru cukup 18 tahun. Maknanya 17 tahun macam tu lah. Jadi dia nak nikah dalam umur dia 17 tu. Kita tolak ke mahkamah sebab bawah umur. Jadi sampai mahkamah mungkin hakim akan tanya. Biasanya hakim akan tunggu sampai bulan 12. Tunggulah sekejap lagi, berapa bulan lagi. Kalau tak masuk mahkamah bulan boleh kot. Boleh, tapi kena tunggu sampai bulan 12 lah. Kalau saya dah nikah minggu depan dah. Tak boleh lah Ustazah. Saya hari-hari nampak dia. Hari-hari pergi kelas dengan dia sekolah. Tak apalah, pergilah hari-hari. Apa pun kan. Apa masalahnya? Tak boleh Ustazah. Tertarik, menarik. Kalau dia tertarik, awak tolak lah. Tak boleh tolak Ustazah. Kuat sangat. Astagfirullahaladzim. Sama nak tanya lagi, tak mana yang tertariknya tu? Saya nak tengok, tak nampak. Dia tarik, biasa je. Dia lah tanya kan kawan-kawan tu. Tak apalah, pergi mahkamah lah. Biasanya dalam mahkamah, kalau awak jawab macam tu, tertarik, tak dapat nak tolak segala bagai, insyaAllah pun mahkamah lulus kan. Jadi pergi mahkamah. Biasanya kalau itulah jawapan dia, minta maaf. Dan punya kes-kes keterlanjuran lah. Dah terbabas, tak sempat nak break, udah accident, beremuk. Jadi biasanya mahkamah lulus. Tapi mesti melalui mahkamah okay? Wali hakim dan janda berhias. Wali hakim ni maksudnya tamu wali kan. Kalau ada wali tak setuju. Ataupun wali gaib. Wali tak dapat didesak kat mana balik. Kita cek dengan JPN, tak ada rekod kematian. Tapi tak tahu. Kali terakhir, alamat terakhir kau ada di Melaka. Cari satu Melaka tak ada. Tanya, tak ada. Jadi pergi ke mahkamah, mohon wali hakim kerana wali baik. Boleh juga kan? Betul macam kalau kes-kes macam yang sekarang tengah hangat betul kan? Nak nikah dah ni. Ayah saya dalam flight tu. Terus sekarang tak dapat dikesan, hidup atau mati. JPM pun tak boleh nak rekodkan kematian, betul tak? Tapi dia adalah senarai-senarai penumpang. So macam mana ni? Nak nikah bulan depan. Jadi untuk setakat ini, kalau ada 2 minggu lagi nak nikah, proses di mahkamah akan keluarkan kebenaran wali hakim atas sebab wali baik. Dia tak boleh pindah pada atuk dia, tak boleh pindah pada adik-beradik dia, tak boleh. Jadi kalau kata ayah tak ada, nak turun pada datuk, bukti ayah meninggal pun boleh datuk. Datuk dah meninggal pun turun dekat adik-beradik lelaki. Macam tu. Dia tak boleh simply ayah dah tak ada, tak apa, abang boleh jadi wali. Tak boleh. Dia tak boleh pindah macam tu sebab ayah masih hidup ataupun masih kita tahu kat mana berada lah, tak ada kan? Kaedahnya ada janda berhias Seksyen 14 Okey. Seterusnya perkahwinan menurut Islam. Kita tengok sikit. Persediaan sebelum berkahwin. Sekarang lah anda ni semua
Semua fardu ain jadi. Apa dia fardu ain? Untuk apa? Fardu ain contoh? Di flashback. Okey. Contoh apa dia? Solat lagi. Puasa lagi. Apa lagi? Tuan tak tahu. Kita jalan. Sudah tanya. Apa lagi fardu ain? Tadi sini kata solat, puasa lagi. Zakat lagi. Haji lagi. Ada dah. Fardu kifayah. Apa dia? Solat jenazah lagi. Yang tu paling senang kan. Saya ikut pun fardu kifayah, solat jenazah senang. Lagi? Ini semua tu antaranya lah. Ni saya percaya lah semua tahu dah. Okey, fardu ain. Ini mesti ada terutama suami lah. Mesti ada lah. Isteri pun kena ada sebab isteri backup. Okey? Suami mesti ada. Fardu ain. Paling solat kena jaga. Okey? Fardu ain. Physical, mental, spiritual. Physical ni macam mana? Sihat Sihat tubuh badan. Macam ni alhamdulillah dah lepas ni. Tak kisah jadi umur ke urus tak penting. Yang penting sih sihat. Kita nampak dia sihat. Tak ada kena aircon tumbang. Asal berdiri je nak pintar. Itu maknanya boleh lagi nikah sebenarnya. Kan? Saya macam mana Ustazah? Saya kalau nikah hilang lah penyakit ni. Saya selagi tak nikah. Zaman sekolah saya tu, masa saya form 6 saya tak tahu ada. Saya form 6. Bahkan bila saya tu perempuan tak lagi dah kan. Dia sebut kalau datang sikit tu, bilik dia mesti semuanya luar biasa lah. Okay, cuma baru ni dalam bulan 2 hari tu kita kalau buat reunion lah di Jeram ikan bakar tu. Sampai birthday sekali kawan-kawan yang berkelang pada bulan 2. Cukuplah dia dah 4 orang anak lah. Alhamdulillah lah. Saya pun tanya kat dia. Sebenarnya alhamdulillah dah 4 ni. Dengar dia orang kata kalau semua teruk nak dapat anak lah macam kan. Tapi dia alhamdulillah 4 orang. Okey lah tu kan. Hilang kan semua. Alhamdulillah betul lah orang cakap dan kita ni kalau semua ni kahwin ni buat ni baik lah. Betul lah kan. Jadi lepas dia berkahwin, alhamdulillah dia kata tak ada. Tapi dia masih mengamalkan lah ayat-ayat Al-Quran, bacaan tu. Ada ayat dia, sebab bila kami dalam WhatsApp tu tanya sakit ni dia hantar lah, cuba amalkan bacaan ayat ni, minum air ni, makan apa tu ada lah. Jadi mungkin tu amalan dia lah. Jadi alhamdulillah. Okay. Yang penting fizikal dia sihat lah. Mental maknanya tak gila lah. Kan? Setakat lawyer bubur, otak kuning tu boleh lagi. Kan? Boleh lah lagi. Kita lah biasanya kita nasihatkan lah. Ubah-ubah lah orang jawablah lah kan. Fokus pada nak kahwin ni, otak tu dibersihkan biar colour putih. Kalau kuning ke hijau pun okey lagi. Kan? Jangan kuning. Saya tak tahu kenapa kan panggil kuning Okay, spiritual maknanya rohaninya pun sihat. Tak ada yang macam diganggu-ganggu, serius. Tahun lepas kita ada buat kursus di Masjid Negeri dalam bulan berapa tak ingat. Masa tu baru slot pertama tak silap saya. Macam ni tiba-tiba seorang peserta lelaki tu bangun. Dia bagi tahu Ustazah. Dia keluar lah. Jumpa saya usia masa tu dia tak berceramah lah. Saya kira usia. Dia jumpa Ustazah, boleh tak saya nak minta dia? Kenapa? Kenapa cik? Saya rasa saya tak boleh teruskan. Saya rasa panas dalam muka. Orang lain sejuk aircon, dia rasa panas. Kemudian saya rasa kepala saya macam ni cucuk-cucuk lah Ustazah. Lepas tu saya macam dengar bisikan. Cik dengar bisikan apa? Bisikan syaitan. Dia kata dia macam, lepas tu luar dia bagi tahu sebenarnya dia dalam proses perubatan Islam. Dia memang diganggu lah dia kata. Boleh tak kalau saya keluar? Sebab saya tak tahan lah Ustazah. Saya rasa macam telinga saya ni dihembus-hembus. Kemudian dengar bisikan tu. Lepas tu dia panas, memang dia berpeluh Saya tak boleh teruskan. Boleh tak saya balik Ustazah? Ataupun saya akan datang kemudian. Macam mana? Saya kena datang kemudian, bayar balik ke tu? Dia tak boleh, cik balik dulu, teruskan. Kebetulan di masjid tu ada tengah berlangsung juga satu kursus perubatan Islam
Jadi dia kata kalau untuk sekarang ni cik nak pergi jumpa ustaz tu, bolehlah kot. Nanti habis ceramah dia terus berubat ke macam mana sementara, ataupun terpulang cik nak jumpa follow up balik dengan ustaz yang cik dah terpaksa lah kot. Itu rohaninya tak sihat kurang sihat lah, terganggu. Tu dia Okey, seterusnya ekonomi. Ekonomi ni apa? Kewangan. Duit ni dapat dari mana? Kerja. Panas sini. Kerja. Kenapa sini yang jadi mangsa? Kau betul keluarga kan? Sini kena kerja tak? Jangan cari mereka. Suruh kita kerja. Bukan ATM. Tolonglah bekerja. Saya Melayu. Pengalaman saya sebagai pendaftar, sebagai pegawai himpunan nasihat di Pejabat Agama Bertanding, banyak kes klien kita masalah kewangan dalam rumah tangga. Suami kerja, isteri kerja tapi tak cukup. Satu, suami kurang rajin bekerja. Tak ada kata malas sebab dia bekerja juga, tapi on off. 6 bulan kerja, setahun tak kerja. Macam mana tu? Setahun kerja 2-3 tahun tak kerja. Kalau dah kerja setahun untuk simpan 65 juta, rehat je lah 3 tahun, tak apa. Dapat pun ya Allah, tak sampai 1,000 nak rehat 6 bulan. Macam mana? Tak jadi masalah. Itu sebab dia suruh ibu bapa kerja. Boleh isteri kerja, bagus. Sebab isteri bekerja untuk bantu suami. Bantu suami. Bantu tapi nanti kita clearkan tang mana nak bantu. Bukan semua suami isteri bantu, ya. Suami bekerja, gaji simpan. Jadi ekonomi maknanya kena kukuh dari segi ekonominya. Pastikan sebelum nikah tu kerja. Zaman saya dulu nak nikah, ayah saya kata habis belajar, kerja dulu baru nikah. Sampai sekarang setakat ni adik-adik saya pun kerja. Sedang elok kerja je orang pindah. Memang agaknya doa keluarga lah. Jangan nikah masa belajar. Kok kerja jumpa orang lain lebih baik macam mana? Okeylah. Sebenarnya kita pun setuju. Sebab biarlah kita bekerja, bantu keluarga kita dulu, bagi dia rasa dulu sekurang-kurangnya pelaburan dia tu dapat hasil dia. Macam tu. Bagi dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, siapkan rumah, cantik-cantikkan rumah, nikah lah satu. Contohlah. Tak kisahlah lagi. Tapi kalau dah duduk sampai dah kisah. Yang penting pastikan kerja. Kalau tak kerja, apa nak support isteri? Tak apalah kalau kata kadang-kadang kat sini saya percaya dalam ni semua anak-anak orang berada. Alamak. Tak apa. Ayah susu anak habis je. Tolong ya. Ayah dah transfer dengan kedangan ikon awak ya. Suami pergi lagi susu anak. Yang penting korang belajar. Ayah support dari belakang. Tak apa. Kalau saya macam tu, ayah saya tak kira. Okay, saya nak dah ramai lah. Tak nampak nikah. Dengan belajar kerja pula. Ayah jangan kahwin lagi. Kerja dulu. Sosial dan kemasyarakatan. Okey, terusnya dia keluar kata apa je ni. Maknanya penegasan. Okey, kriteria dan calon isteri. Calon suami tak ada? Tak payah. Tak payah. Isteri dulu. Kriteria calon isteri: menghayati agama dan mengutamakannya. Okey, keturunan yang baik-baik, rupa paras yang cantik. Orang Danish. Ya. Mana yang cakap? Ya, tadi. Cantik tadi. Ya ke? Okey, kalau cantik tu macam mana? Orang Danish. Orang Danish. Nama Lena cantik je dulu Okey, cantik tu tak cantik. Tapi you nak tengok cantik tu daripada mana? Mula-mula tengok cantik tu kat mana? Hati. Hati. Mata ya je. Jangan mata. Kalau mata juling tak cantik. Muka rupa parah juling gebu mulut. Tapi dia pandang. Saya tengah cakap dengan awak ni. Pandang saya. Pandanglah ni. Saya macam sama mata ni. Awak tak apa tak pandang. Pandang. Dia pegang
muka aku. Aku pandang lah. Tak ada. Hang mana tempat lain. Hang muka kat aku. Kata kan, dia kata, hang Nizam, orang Padang ke tak Padang? Saya masuk rumah cerita dengan makcik saya. Kenapa dia cakap dengan Jan dia tak pandang muka? Dia tak pandang mata dia, tapi dia mata dia tak pandang Jan, dia pandang orang lain. Tu juling namanya. Kalau saya tahu tu juling. Kalau tidak saya mahu tak tahu. Kadang-kadang orang juling cantik cik. Matanya tu je lah juling. Ada dia ukur panas dia macam juling bulu je. Saya ada kawan juling air rumah. Tak tahu lah juling air tu macam mana, juling sikit tu apa ke, tak ada dia tak ada lah yang Juling ular. ni kan. Tapi juling cantik mesti. Ayah saya kata, nak tengok perempuan ni cantik. Ya tapi kena kahwin dulu lah. Naik dia bangun tidur. Itulah mana kena nikah dia kan. Kalau soalan cik tak tengok bahaya. Tak boleh terima, jangan cuba jangan cuba. Ayah saya kata, bangun tidur tu tengok muka dia. Memang betul lah, biasanya kalau you bangun tidur tengok muka you, bersih ke tak? Biasanya bersih kan? Segar kan? Suami saya pun kata anak kita ni. Lagi dia tak kata bangun dia macam terkejut. Bangun lagi hitam. Ini cantik lah tu kan? Tidak dah lama tinggal. Okey, berharta. Kena cari yang berharta. Pembalasan cantik ni dia tu bukan cari isteri ni, cari suami ni kot. Suami ni kan cakap cantik. Kacak lah kan? Takut dia punya ni tidak kan? Tidak tu. Berharta. Cari yang berharta. Penting sekarang. Ada duit abang sayang. Tak ada duit abang? Rumah ni notok lah. You ada duit you boleh cakap yang you boleh usah-usah. Okey? Itulah. Zaman sekarang. Yelah. Apa-apa keadaan pun di luar rumah tangga perlukan kewangan kan. You datang khusus ni percuma. Bayar. Kita hidup awam kalau tempat-tempat lain bukan pasar raya. Bayar tak? Bayar. Dulu zaman saya anak dara pergi ke Langdu, Center Point tu tak saya dulu 20 sen. Sekarang dah 50 sen. Naik juga. Duit juga. Jadi semuanya perlukan okey. Seterusnya. Kenapa dia tak jalan jam? Stres juga. Dia bawa penegasan juga. Okey, ni Rasulullah SAW bersabda, dikahwini akan perempuan itu kerana 4 perkara hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah kalangan dari kalangan mereka yang beragama. Nescaya akan selamat. Itu dia lah. Banyak kes kita. Okey, dalam sesi kita ada satu kes dulu suami dia jurutertial. Isteri konsultan. Dia macam motivator lah. Company tu motivasi ataupun labor macam lah. Okay. Masa dia datang sesi counselling tu, datang pakai suit putih memang cantik. Memang handsome badan lah. Suami pakai suit ala putih dengan kasut putih. Isteri pakai lebih kurang putih, ada corak bunga sikit lah. Sama cantik, sama badan. Saya duduk pandang handsome-nya lah, cantiknya lah isteri, sepadannya lah pasangannya, seronoknya lah nak bagi counselling. Tapi kita dengar dulu, tanya apa masalah dia dan sebagainya. Bila cerita-cerita adalah ceritanya kan, masalah kewangan, masalah hubungan kan? Bila dah ditanya, suami kata saya dah bagi itu, saya dah bagi ini, isteri pun kata dah jalankan tanggungjawab. Tapi bila kita tanya, akhirnya ada solat bersama tak kat rumah? Solat cukup tak 5 waktu? Inilah punca. Ada juga Ustazah. Ada juga tu maknanya ada juga lengkap ke ada juga yang memang tak lengkap? Ke ada juga sembahyang kadang-kadang sembahyang? Hari-hari sembahyang Ustazah, cuma tak cukup dulu. Kalau sempat solat, kalau tak bolehlah. Ada kes hari tu guru, suami isteri guru, belajar tinggi dah tu, pandai lah kan, cikgu pandai lah dia kan, degree, berpendidikan, mendidik anak-anak murid pula tu, anak-anak orang jadi supaya jadi orang, tapi dia tak berapa banyak jadi orang.
Okey, kahwin suka sama suka. Tapi balik rumah dia belasah kita. Suami cikgu ni cikgu cikgu. Tiba-tiba komat lagi. Salah sikit, lembab. Hari tu isteri pergi sekolah pakai skirt mata hitam. Sebab suami cikgu lebam katanya. Alamak. Bila anak murid tanya, kenapa cikgu pakai semua mata hitam? Sakit mata. Sakit mata cikgu tak boleh datang. Nanti kita orang semua kena sakit mata. Berjangkit. I see. Pandai pula macam tu. Yang tiga. Anak doktor katanya. Oh tak apalah sebab ni dah dekat ujian. Jadi cikgu tak nak cuti lah. Cikgu nak fokus. Wah tak. Tak ada agama lah tu. Pukul isteri. Dalam agama tak kata pukul isteri kan? Ada cara mengajar isteri ni. Memang paling best nak mengajar isteri, ikutlah agama cara. Memang bodoh. Ada cara dia. Okay, jadi yang paling penting pilihlah agama. Cantik ni tak kisah boleh buat. Tak cantik boleh buat je. Kan? Yang gelap boleh putihkan. Boleh. Yang menggerutu macam Cik Wajah boleh lecehkan. Polish. Boleh. Kan? Pergilah mana-mana. Tak masalah. Tapi sampai masa juga. Kalau cik jumpa saya dulu sebelah-sebelah ni yang nak jumpa series ni. Kalau dulu masa jumpa 2 and 3 series tu, tak kenal katanya kalau jumpa saya sekarang. Sebab dulu macam mana lah. Tegang, licin, kalau bawa lampu apa? Sinar-sinar mantul. Sekarang tak apa. Udah tua kan. Maknanya sampai tengok masa. Tapi cantik juga lah sebab dia sesuai dengan umur pun. Cantik ke? Kan? Maknanya sampai masa. Pengasas kecantikan Senayu Tinggi. Masa saya pergi ceramah, bukan ceramah, saya pergi seminar kecantikan dalaman dan luaran. Pengasas tu umur dia dah 52. Siapa nama dia Rosita? 50 tahun. Dia kata dia lahirkan anak dia yang kecil tu. Kenapa dia berani lagi lahirkan anak dia? Walaupun tengok memang cantik lah. Tengok kat sini depan dia memang cantik lah. Tapi kalau tengok dekat-dekat tangan, tengok tangan leher, tak boleh buat. Muka boleh buat, tapi tangan tak boleh menipu. So kalau jaga cantik, jaga muka dan tangan tu boleh jaga. Ini muka tegang, tangan subhanallah. Ada satu artis sudah datang buat permohonan muka memang cantik perempuan. Sekali tengok tangan, nak suruh tanda tangan, astagfirullah. Nanti lagi nak kita langsung tangan dia. Tidak, dia lupa nak jaga tangan. Tapi dalam agama kata tengok apa kalau nak tengok cantik ni perempuan? Muka dan muka kan, dia benar. So jagalah tangan-tangan. Buat kerja tu, lepas tu jaga. Anak tak boleh langsung, nanti tunggu tangan. Okey? Nak cerita pasal pengasas tadi senang ni, sekadar senang sendiri je, hiburan je. Iklan. Walaupun 50 tahun, tapi dia ada pakar hormon ya. Dia jumpa pakar hormon, dia kata boleh tak dia study. 50 tahun umur dia, tapi usia dalaman dia baru 28 tahun. Macam mana tu? Kita tu. Dia kata lah sebab dia jumpa pakar, boleh tak dia? Pakar tu check hormon dulu, okey dia kata hormon dalam badan puan tu baru berusia 28 tahun. Kalau kita 84. tak tahu lah. Kalau macam saya ni 38 tahun, harap-harap 28 lah hormon kan. Jangan 48. Tapi dia kata jaga pemakanan lah. Dia 8 pagi kurma, badam, susu kambing. Tak ada lah macam kita nasi lemak, baru goreng, sambal sotong, teh tarik. Tak ada. Okay? Ni baru ada kriteria calon suami, menghayati agama. Nak cari suami, agama. Tadi isteri kan? Okay, ni cari suami, agama. Kena jaga. Itu letak yang pertama. Mampu memimpin keluarga. Ada kes kita yang dah kahwin lama-lama, nak cerita je lah. Yang dah kahwin lama-lama ni, suami ikut cakap bini. Dia tak memimpin keluarga dia. Yang pimpin isteri. Jadi tak belanja isteri uruskan. Ni dia belanja abang untuk bulan ni. Yang lain isteri uruskan. Abang nak pergi mana bagi tahu saya. Bukannya isteri kata, suami kata awak nak pergi mana bagi tahu abang. Terbalik. Tu yang
istilahnya. Takut bini ke? Atau bini tu yang menakutkan? Pimpin keluarga. Ada kes wali enggan, kebanyakan wali setuju. Yang tak setujunya siapa? Mak. Yang tak setuju mak. Ayah kebanyakan ni setuju. Sampai hati tengok anak dah bercinta-cinta dah, nangis-nangis dah. Bagilah mereka tu nikah. Dulu sama-sama baca kat YouTube yang baca alam tu. Diorang kau sama. Saya dah janji dengan Tan Sri tu. Saya tak kira saya nak anak Tan Sri tu juga. Saya nak kahwin maknya ke anak. Mak cakap dengan ayah, kalau awak kahwinkan anak perempuan kita, kita bercerai. Alamak. Tu mak kata. Menakutkan tak? Makna apa? Ayah rasa takut. Tak sampai hati jadi tak berani. Kalau banyak-banyak kes tu anak dia cerita Ustazah, kalau dalam telefon nak dengar ayah saya sembang panjang dengan saya, tu maknanya mak tak ada. Tapi kalau mak ada kat sebelah atau kat rumah, ayah dah makan dah. Buat apa tadi? Begitulah. Macam mana? Macam tu lah. Itu je jawapan dia. Maknanya mak tu around kat situ lah. Dalam rumah sebelah macam tu. Tapi kalau kau dah makan, hari tu ayah pergi jumpa kawan lama, gini-gini sembang, maknanya mak tak ada. Mak pergi mana ya? Mak pergi ngaji. Punyalah ayah ni takut dengan mak. Takut tu tidak, dia kata cuma mak kamu tak takut sangat tau. Udahlah tak takut, menakutkan pula. Jadi macam mana? Jadi tukar. Pastikan bila anda berkahwin nanti, suami yang memimpin keluarga. Biar suami menakutkan kita, jangan kita yang menakutkan suami. Okey? Takut-takutkan sikit tak apa. Takut-takutkan manja cap. Aku balik. Aku balik. Sebelah kami. Ayah, yang, abang dah balik. Mak bilang je. Pen tak? Aku kena culik ke apa ke? Tiba-tiba buka lampu. Happy birthday to you. Surprise. Muju tak di backhand-nya kan? Bah, tentu ya. Suami pun dah tahu dah teknik lama lah ya. Tapi buat-buat ada kejut kan? Kejut apa? Berapa kali dah ni gelang je pada pilih nak tegang ni. Ada balik je tergelang. Atau balik ni malam ni makan gelang. Habit itu ni kan. Nak mesra-mesra jadi bah, anak yang carilah taktik lain. Awak nak terkejut ke? Kejutlah juga. Tapi agak lah. Abang ni kan, tantang betul-betul air dia culik ke? Kalau nak culik tak ada ni gelap macam ni. Tapi tadi abang dah dapat panggilan telefon, tebusan kan? Memiliki akhlak mulia. Akhlak suami itu mulia. Yang kita tengoklah pengetahuan mata kita memandang, pengetahuan kita tengok dia macam mana zahirnya. Kawan-kawannya siapa? Keluarganya bagaimana? Itu antaranya. Macam kes cikgu tadi, kalau ikutkan, akhlaknya mulia. Tapi bila dah kahwin baru tahu. Itu pentingnya. Yang tu di luar bidang kuasa lah. Dari segi ilmunya, ustaz. Pekerjaannya pendakwah bebas. Balik rumah bila kahwin, perempuan kaki pukul. Kita ada satu kes. Sekarang ni, seorang penceramah, saya tak pastilah masuk TV tak pasti tak. Atau yang global. Sekarang ni dalam aduan isteri dia 2 orang isteri. Isteri yang kedua mengadu. Isterinya doktor. Isteri kedua tu datang mengadu, suami gini-gini. Bila isteri bercakap menegur suami ugut. Menggunakan ilmu pengetahuan dia dalam agama tu, supaya isteri jangan buat itu, jangan buat ini, ikut apa semua. Nafkah tak bagi. Pendidikan tak? Akhlak ni mulia dah. Tapi bila dengan isteri dia lain begitu. Kalau saya pun tengok ustaz. Kalau orang yang datang pinang saya tu ustaz, pendakwah bebas. Contoh macam Ustaz Bollywood tu dah lah kaya. Pandai bulan-bulan buku nasyid-nasyid kan. Saya nak je. Kalau masa saya belum kahwin dululah. Kan? Tak kisahlah fizikal
Yang penting suara sedap, pandai berceramah, boleh memimpin kita kan, akhlak dia baik. Tapi bila kahwin pun dia pukul-pukul pun. Tak tahu kan, itu di luar bidang kuasa. Tapi yang penting zahirnya, keluarganya, kawan-kawannya semua baik-baik. Maknanya bila kahwin tu dia jadi macam tu, itu sikapnya yang kita tak boleh tahu. Itu sebab kita kena solat hajat, solat istikharah, berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalau lelaki itu baik untuk dijadikan suami untukku, tunjukkan jalannya, pemudahkan urusannya. Sampai yakin, jangan buat sekali je. Rasanya mimpi tu macam nampak dia. Takkannya sekali buat tu nampak mimpi. Buat sampai yakin. Dan sekiranya dia bukan lelaki yang baik untukku, tunjukkan juga dan pisahkan kami dengan cara yang baik. Kadang-kadang kita buat terdorong dengan perasaan kasih dan cinta kita pada dia. Jadi kita rasa baik je lah dia. Tak boleh. Kita kena natural. Kalau kata dia memang kita suka, tapi Allah tunjukkan, ya Allah, kita nampak dia dengan dia buat benda-benda yang tak baik. Sayang dia, tapi akhlak dia, kita ternampak dia panas-paran, kita ternampak dia menipu kita, tak menepati masa, janji pukul 3, jumpa pukul 7. Contoh kan, kata nak datang rumah, jumpa keluarga kita tapi tak datang. Banyak dah benda yang ditunjukkan. Jadi maknanya mungkin bukan lelaki baik jadi dengan suami, sesuai untuk jadikan makan sajalah kot. Okey ya. Berharta dan dari keturunan yang baik-baik. Berharta. Kalau tadi cari isteri pun kena yang ada harta, cari calon suami pun kena yang ada harta juga. Yang berharta dan dari keturunan yang baik. Seterusnya, larangan semasa bertunang. Ada yang dah bertunang sekarang? Di sini ada? Kadang-kadang ada kan? Zaman sekolah dah bertunang kan? 9 tahun dah tunang kan? Main pondok-pondok je lah. Jadi tunang aku, tak nak lah, aku hitam. Alah, jadilah tunang aku, kahwin je. Dia dah besar malu tak? Saya Alhamdulillah tak ada tak ada main macam tu lah, pondok-pondok main kahwin tak ada. Dia tidak tahu lah malunya lah tunggu Perduaan dan pergaulan bebas larangan semasa tunang. Ini dilarang keras. Perduaan dan pergaulan bebas. Habis Ustazah, kalau study macam mana? Kami berkumpulan, boleh? Study group boleh lah. Tapi janganlah 2 lelaki 2 perempuan. Ramai-ramai, open. Jangan kat tempat gelap. Study benda tempat gelap. Mana terang-terang terang dekat apa? Kita main gazebo tu duduk ramai-ramai, bincang. Tangannya tu jangan merayap. Ada kadang kita buat ambush Tadi tangan sebelah kiri merayap. Tak boleh menghampiri atau mukadimah zina. Macam mana ni? Macam mana menghampiri atau mukadimah zina ni? Mula-mula study group. Lepas tu dalam study pandang, senyum. Janganlah awak ni comel lah. Lepas tu pandang pula macam ni. Janganlah, kita kan tengah study ni. Lepas tu balik malam telefon pula, hantar pula WhatsApp, bahasa-bahasa yang ni. Night share tu mukadimah zina lah. Jadi kalau kata dengan hantar mesej ke atau call tu boleh menimbulkan rasa syahwat dan sebagainya, maka itu mukadimah zina lah. Lebih baik jangan telefon. Aku telefon, dia tak boleh tidur aku lepas. Lepas cakap dengan aku tak boleh tidur, dah ada bayang bukan-bukan. Seterusnya berzina. Okey. Menerima pinangan lelaki lain, dah tunang, kemudian terima pinangan lelaki lain. Okey ya. Aku pun benda besar boleh juga. Macam marah je. Pun penegasan. Okey. Saya pun tak faham lah mood slide ni. Okey. Dah turun. Yang lain pula timbul. Okey, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang lelaki duduk berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Maka sesungguhnya yang ketiga antara keduanya ialah syaitan, melainkan mahram bersama.
perempuan tu, bawa lah mahram yang perempuan lah. Kalau macam lelaki nak jumpa perempuan ni, bawa lah kawan lelaki dua tu. Jangan you pergi seorang. I'm gentleman. Belum perlu nak tunjukkan ke gentleman ni tu sekarang. Dengan cara yang macam tu okay? Bawa mahram. Tapi mahram tu janganlah yang 3 tahun 4 tahun. Tadi kan kita temankan kakak pergi jumpa abang dekat taman. Abang tu sayang sangat kakak. Dia peluk-peluk, dia cium-cium pipi kakak. Nampak? Apa benda kata dia tahu dia sayangnya bapak dengan abang dengan kakak. Dia ada. Tapi kalau bawa yang macam saya ni, mahramnya no. Memang tak lah. Bolehlah kak. Bolehlah kak. Kan dah nak nikah dah ni minggu depan. Boleh pula. Memang tak boleh Ini dah disebut dalam ni. Okey, seterusnya Nabi melarang seorang menjual di atas jualan orang lain dan melarang seorang lelaki meminang tunangan orang lain sehingga dia memutuskan pertunangan atau memberi kebenaran. Ini maknanya tadi menerima pinangan. Maksudnya dia tunang kemudian menerima pinangan orang lain. Ini dia punya hadisnya Dalil lah, maknanya tak boleh. Tunggu sehingga disahkan secara rasmi putus tunang, baru boleh terima pinangan lelaki lain Okey, seterusnya perbezaan pertunangan dan perkahwinan. Kalau pertunangan, proses menyatakan keinginan dan pemilihan jodoh yang sebelum akad. Tapi kalau berkahwin, proses mengikat perjanjian terdahulu melalui akad. Itu beza. Bertunang ni dia hantar keluarga ikat. Biasanya petanda bertunang dia apa, bagi apa? Cincin. Ikutlah zaman sekarang ada cincin, ada yang kadang-kadang bagi gelang daripada atas ke bawah, ikut suka lah. Okey. Tapi perkahwinan melalui akad. Bila suami kata aku terima nikah sebulan demi sebulan dengan ni sah, maka itu perkahwinan. Okey. Hukumnya adalah sunat tunang. Jadi kalau nak dapat pahala lebih, sunat tunang. Bukan sunat. Tunang. Sunat tu pahalanya. Okey, kita bagi pahalanya sunat. Bolehlah tunang sekarang. Kalau dah ada calon, jom kita tunang, dapat pahala sunat. Kan? Yang solat wajib tak nak dia buat ni. Yang sunat ni lah yang dia kejualnya. Tunang dulu lah, tunang dapat pahala. Lepas dia putus dia balik mengadu kat ayah. Merayu, ya boleh raya tunang ya, dapat pahala ni, nak cek pahala banyak. Ustazah kata tunang sunat hukumnya. Mana ustazah nak panggil? Pula lah. Perkahwinan hukumnya adalah harus. Okey, seterusnya tuntutan ganti rugi pertunangan jika dibubarkan di bawah Seksyen 15. Ini boleh tuntut lah. Okey, tuntutan ganti rugi. Sekiranya realita ada sebab-sebab yang tidak wajar diputuskan pertunangan dan boleh menuntut ganti rugi di mahkamah melalui Seksyen 15 ya. Okey, seterusnya kalau perkahwinan mempunyai kesan jika dibubarkan. Bertunang kalau bubar tak ada apa-apa. Cuma ni pernah bertunang, kekal dara, kekal bujang. Tak adalah balu ke bapak tinggal, bapak tunggal, tak ada. Tak adalah janda ke apa, tak ada. Pernah bertunang sahaja. Okey. Tapi kalau berkahwin, kesannya janda, balu kalau kematian. Kalau suami apa? Statusnya apa tu? Dud kah? Kalau dud tu duduk lah. Okey. Ataupun bapa tunggal. Kalau bapak tinggal macam mana? Yatim. Isteri lari tinggalkan suami Okey, bertunang ditegak berdoaan kerana yang ketiga adalah syaitan. Itu tunang. Kalau berkahwin tak ada. Dia harus. Kalau boleh biarlah berdua. Jangan diganggu-ganggu. Kalau besok dah kahwin, malam lepas majlis tu, ni kalau kamu pergi majlis, siang, malam cepat balik. Jangan tunggu lama-lama muak pengantin. Mengganggu. Pengantin mata dah tak lambat nak angkat. Nyembang lagi. Orang tu dah kebil. Yang ngantuk dah muak 3-4 kali tak faham ni. Tak kira lah muaknya original ke, buat-buat ke kan. Tak faham lagi. Tengok jam pukul 12 tak bergerak lagi. Ya Allah, pengantin kata kita nak beri. Dia dah kahwin kat rumah, berdua-duaan.
Tak payahlah dia duduk dengan akak dia. Akak tak berani lah dengan abang tu berdua je. Bertunang boleh pula. Duduk berdua-duaan. Bila kahwin tak salah. Satu rumah. Kalau boleh duduk pun satu kursi tengok TV. Kalau ada kursi, kalau tak ada, siapa nak jadi kursi? Tukarlah. Suami isteri. Rasa sofa you dulu bang. 5 minit. Duduk atas ibu isteri. Atas ibu suami. Lepas tu tukar atas ibu isteri pula. Tengok kan tahan tak tahan 5 minit. Raingan dia pun kat empuk semua orang tahu. Ini bila nak kahwin kita, duduk jauh-jauh. Kursi yang 3, 2, 1 tu. Duduk tak mana? Suami duduk yang 3, isteri duduk yang 1. Suami pergilah kat isteri duduk yang 1 tu. Abang kan sempit ni. Sempit lah best. Dia nak kahwin tak boleh sempit-sempit. Tak boleh rapat-rapat. Kan senang ini kalau dah tengok TV jauh-jauh. Tangan nak capai pun tak boleh. Baru nak manja-manja pegang tangan isteri suami pun tak boleh. Sebab jauh. Buang sofa tu tak payah. Okey, itu dia perkahwinan. Maksudnya tak ada halangan. Nak pegang suami, nak pegang isteri. Kan? Kalau bukan tunang tak boleh. Itu sebab kena nikah cepat. Jom ayah hantar you pergi klinik, you asyik tak sihat je. Tak boleh. Ada motor, you orang tak boleh. Kalau you nak naik teksi, I tak boleh naik motor dengan you, kita belum kahwin. Tegas. Mahal sikit, jangan murah-murah. Dah kahwin kena murah. Ataupun macam ni sekarang ni dia jaga mahal sikit. Jangan jual murah. Jual mahal sikit. Dah kahwin nanti, kalau jual mahal memang suami tinggal lah. Dah bayar masa kahwin RM50,000. You baru bayar RM49,000 tau. RM100,000 lagi masukkan dia. Dalam akad kata RM50,000 tunai. Tapi baru bank in RM49,000. Lagi RM1,000 you masuk, oh you boleh pegang dengan I. Yang masuk RM50,000 dapat pegang tangan saja. Anda duduk dekat-dekat. Jauh. Yang tangan pegang. Okey, seterusnya. Okey, pernikahan dari segi agama ada segi bahasanya himpun, kumpul atau cantum. Dari segi syarahnya akad yang menghalalkan pergaulan lelaki dan perempuan yang diharuskan berkahwin. Itu dia. Ada akad yang menghalalkan. Okey. Tujuan dan matlamat perkahwinan. Yang pertama sunnah Nabi. Itu sebab ramai orang guna ayat ni. Kahwin 1, kahwin 2, kahwin 3 sunnah. Sunnah Nabi. Kahwin 3, 4 sunnah Nabi. Tapi apa yang Nabi buat semasa bagaimana melayani isteri-isteri itu tidak pula ikut. Itu yang masalahnya. Fitrah kejadian manusia, satu proses hidup yang sihat. Perkahwinan ni sihat. Itu sebab saya kata tadi kawan saya tu tengok. Kan? Datang sepupu luar biasa. Tak tahu nak cakap lah, memang kesian. Terpaksa bonding kelas. Kadang-kadang buka kat buat pergi klinik. Kesian tengok kan? Memang comel lawannya. Orang sepupu luar biasa ni tadi. Ya? Tapi bila kahwin, hilang terus. Tak tahu suami dia buat macam mana. Satu proses yang sihat. Okey. Apa suruh ni? Orang kahwin cepat. Ubah ni kahwin cepat. Dia cakap dengan ayah. Ayah walaupun doktor pun tak percaya. Salah kata kena kahwin. Dalam tu dah susah mudah. Benteng pemeliharaan diri dari keburukan akhlak, penyelewengan seks lah. Daripada berzina kan. Okey. Menyambung zuriat dan keturunan, menenangkan jiwa. Berkahwin ni tenang jiwanya. Kan? Balik rumah, tengok muka suami. Alah, tenang tengok muka orang. Hilang sekali masalah kat ofis. Balik rumah, tengok muka isteri. Ya Allah, stresnya aku. Kenapa bang? Ya Allah, yang apa bini rupa ya? Kak Dimah lagi cantik. Pagi tadi hantar suami pakai baju kelawar. Hari Sabtu suami kerja. Kita tak kerja. Hantar suami kat pergi kerja. Tak sempat mandi katakan. Semayang subuh je pakai baju kelawar. Aku ya Allah, gini dia. Hantar suami pergi kerja. Suami balik half day tengah hari, 12 tengah ke tu. Macam tu lagi. Baju kelawar tu lagi bedak sejuk tadi pun. Pakai bulat sabun.
masa apa ke? Warna hitam. Yang warna hitam tu. Anak saya takut tu. Dia rumah pengasuh dia, anak pengasuh tu pakai. Dia tak mau pergi rumah pengasuh. Takut tengok muka kakak tu yang pakai masa hitam. Ibu jangan pakai, adik takut. Kata anak yang kecil bertahan. Suami balik terkejut tengok ni isteri aku ke sepanang. Jangan bodah lah. Mata tak buka lagi, baru sebelah mata dia. Kecut suami. Macam tu menyenangkan jiwa ke? Pula suami balik. Cepatnya balik bang. Tak kerja ke? Betul. Saya tak tempat masak lagi, anak meragam lagi ni. Abang dah nak balik makan tu dulu. Tenang ke cik? Tak apalah, yang abang pergi kerja, ayah sambung lah buat kerja. Abang pergi kerja dulu. Kalau dah clear rumah nanti, telefon abang ya. Apa lagi? Suami cari ketenangan kat luar. Tapi kata saya dengan ceramah mana, isteri membebel tu hiburan. Ya. Saya dah. Saya belum tanya suami lagi. Tak tahu saya membebel ke tak. Saya tak tahu saya kategori membebel ke tak. Tak tanya pun suami lagi. Balik dia boleh tanya lah. Membebel tu hiburan ke apa bang? Tanya suami. Boleh tanya mak lah. Kalau mak suka membebel, tanya ayah. Ayah, mak membebel tu hiburan ke apa ya? Tanya ayah. Kalau ayah kata, buat apa membebel? Main-main mana tak boleh. Kan tu. Iyalah balik tu disambut suaminya. Sihat bang, alhamdulillah selamat abang sampai ke rumah. Ya Allah, tenang abang tengok ayah bersih, abang tengok sucinya dan isteri abang. Tenang, abang dah suruh kat jalan jam. Dah panas ni. Isteri pula hidangkan air. Sambut suami, ambil briefcase. Kalau ada briefcase. Kalau tak ada helmet dia. Kalau botol air pun tak apa, jaket keselamatan dia pun boleh. Apa-apa yang dibawa, sambut. Ini tak je, suami sampai rumah. Ayah, abang dah sampai. Ya bang, saya di atas. Mak, betul. Iklan dia TV tu kan. Maju lah iklan tu. Sambutlah suami kan. Kalau saya balik contoh, kadang-kadang hari Sabtu, hari Ahad bekerja bertugas, ada program Cepat kamu kadang-kadang ada program. Ataupun suka bertugas luar ke penyelaras. Hari Ahad suami jadi bersama mama kat rumah, jaga anak-anak. Bila kita balik tengah hari pukul 3 hari Ahad tu, sampai suami sambut tau. Seronoknya lah rasa. Tak adalah penat dekat pejabat tadi duk handle klien. Ya Allah, peserta yang nakal. Masa ceramah tak ada, hilang tak ke mana. Tahu-tahu muncul masa dapat sijil je. Stres juga kan. Tapi bila sampai rumah dengan panas ni, suami sambut, ayam sihat, ayam bawa makanan apa. Alhamdulillah, seronok. Hilang rasa penat lelah. Anak-anak sambut, ibu dah balik. Suami mengata, ya Allah, alhamdulillah sampai dah yang rumah. Seronok tak kita? Seronok. Macam tu lah juga kalau kata suami balik, kita sambut. Masuklah bang pintu tu, abang kan ada kunci sendiri, buka. Tak boleh bawa balik bini baru pun kita tak tahu. Kan? Jadi kalau kita kat pintu tu sempatlah kita halang siapa perempuan ni. Kan? Kalau nak masuk berdua boleh nak halang. Mewujudkan mawadah dan rahmah. Okey? Tekun beribadah kepada Allah, itu antara tujuan utama. Seterusnya, memelihara diri daripada melakukan perkara yang haram. Menghalalkan pergaulan lelaki dan perempuan. Yang tak boleh dipegang, tak boleh dipegang. Yang tak boleh disentuh, boleh disentuh. Itu dia restriktifnya. Yang tak boleh dipandang, jangan pandang. Dah boleh dipandang, dah boleh ditenung. Boleh dibetulkan matanya tu. Yang juling pandang ke depan. Tengok tangan abang ni. Pandang ayam bang. Abang pandang ayam ni bang. Ya abang pandang ayam. Pandang sini, jangan pandang kanan, pandang sini. Muka abang kan pandang ayam, tapi mata abang ke kanan. Mana nak betulkan mata? Tolak sini, tolak. Apa lagi? Membentuk keluarga dan menyusun masyarakat. Mewujudkan semangat tolong-menolong antara ahli keluarga.
suami boleh tolong isteri. Kalau dah kahwin boleh tolong isteri. Yang benar yang apa tu buat. Talangannya nak basuh baju bang lemahnya, apa nak sangat lah. Fishing dia pun yang masuk kan. Masuk, buka air baik, tekan button on jalan ada. Kan? Tapi kalau belum kahwin, you buat apa kat rumah tu? I tengah ni, balik penat sangat nak basuh baju tak bangat. Tak apa, I datang tolong rumah you, I tolong basuhkan baju you ya. Jangan gatai-gatai. Niat nak menolong, udah kena kat pasar. Kahwin percuma. Ya ke? Istilahnya je sebenarnya tak kena bayar. Isi orang juga. Mas kahwin 300. Tak ada ni percuma. Okey, ramai orang cakap kahwin free. Tak ada. Kena paksa je. Menghubungkan silaturahmi. Yang gaduh-gaduh tu, yang kata tak ni tu tadi, yang dulu terputus hubungan jadi bersama semula. Mungkin aku ni Habis. kan tak ada kot. Ada hikmah. Ada hikmah kerja macam ni. Jadi kita orang 5 hukum nikah wajib apabila seorang itu cukup syarat, mampu dan keinginannya sangat tinggi untuk isteri, kerana ditakuti boleh bawa kepada zina. Contoh, ibu lah ibu. saya tak boleh lah Ustazah. Saya tengok dia perempuan tu, saya rasa macam nak peluk dia. Saya tak boleh lah Ustazah. Saya tak boleh nampak perempuan. Kalau saya rasa, saya nampak saya macam nak peluk dia, nak bawa balik. Contoh, itu wajib kahwin lah. Kalau saya dah tak boleh datang, siapa saya dah tinggal, saya dulu kan satu orang. Contoh kan, itu wajib kahwin. Itu wajib. Okay. Sangat tinggi, keinginan yang sangat tinggi untuk isteri. Okay, itu dia. Sunat, apabila seorang itu cukup syarat, mempunyai keinginan dan berhasrat mendapatkan seorang isteri sahaja. Sunat hukumnya ialah nak dapat mampu seorang menjadilah Ustazah. Macam ni kan Ustazah, teman hidup ni. Kalau boleh saya tak rapat, dia nak bangun sahur, makan sahur kat kedai mama je. Saya nak boleh kali ni puasa sahur adalah teman. Betul kan? Seterusnya, harus apabila seseorang itu cukup syarat, mampu zahir dan batin. Itu sebab tadi kita kata pertunangan dari sunat, perkahwinan itu harus, kita kata kan tadi perbezaan tu. Mampu zahir dan batin, boleh menghindarkan diri daripada zina, atau juga harus menghimpunkan sehingga 4 orang isteri dalam satu masa. Hukumnya harus. Okey. Haram apabila seorang itu tidak mampu dan tidak cukup syarat, berniat untuk membalas dendam kepada perempuan atau menikah lebih dari 4 dalam satu masa. Haram hukumnya. Ada satu kes baru ni dalam bulan lepas ke bulan ni, saya tak ingat lah, antara hujung ke awal bulan macam tu. Seorang perempuan ni datang lah, dia beritahu, dia kata Ustazah, saya dah terlanjur. Sekarang ni dalam kandungan saya 2 bulan. Memang sekarang ni saya tak nampak lagi. Sekarang ni saya tengah merayu pada lelaki yang mengandungkan saya tu supaya kami berkahwin. Saya tengah pujuk dia, tapi dia tak nak Ustazah. Saya nak kahwin ni macam mana? Kahwinlah, saya tak ada masalah. Kamu dah cara untuk ada, tapi dia tak setuju. Dah tu macam mana ni cara tapi tak setuju. Jadi rupanya lelaki tu tak nak kahwin dengan dia. Walhal lelaki itulah yang menyebabkan dia menyebab, maknanya mereka berzina lah. Tapi sehari lepas tu dia datang pula, dia jumpa balik saya, dia kata Ustazah, saya nak kahwin. Calon awak dah setuju ke? Lelaki tu dah setuju? Ya, Alhamdulillah setuju. Tapi dia cakap macam ni lah, saya akan kahwin dengan awak, bila awak bersalin je saya akan ceraikan awak. Boleh ke macam tu? Boleh ke macam tu? Maknanya dia kahwin untuk cover line supaya perempuan ni kononnya bila mengandung tu dah berkahwin, maknanya dia tutup air. Habis dia perempuan tu salin, dia nak cerai. Saya akan cerai. Tak apalah, dia kahwin, dia nak buat. Doa-doa lah supaya dia insaf dan akan tak jadi ceraikan perempuan ni. Itu cadangan dia saja. Ya, dan lanjut. Okey. Okey, makruh hukumnya apabila seorang itu tidak gemar, tiada kemampuan, berpenyakit, sudah tua, mati pucuk dan lain-lain. Makruh. Dia memang tak gemar yang perkahwinan, tiada kemampuan, ataupun tak ada kemampuan, ada penyakit, ataupun dah tua, mati pucuk dan lain-lain.
Ada satu kes dulu, pasangan ni muda, dia kafir, tetapi lelaki ini tidak tumat pada perkahwinan. Kahwin tapi tak bersama dengan isteri. Kerja dia main game. Isteri nak buatlah gaya goda macam mana pun, godaan macam mana pun, tak diheran tanya. Dia pun main game juga. Ini isteri buat aduan. Isteri mengadu. Saya sejak kahwin saya tidak pernah bersama lagi sampai sekarang. Maknanya isteri tu dara lagi lah. Belum music lah. Sejak kahwin dia kata tidak pernah disentuh. Kahwin dia suami saya terus, kita pergi honeymoon lah macam mana pun, sibuk juga dengan game dia tu. Kalau dia tak main game, Facebook ataupun internet lah, benda yang dia buka, stres tak? Kalau saya stres, depan mata tapi tak boleh buat apa-apa. Orang juga ya. Stres isteri datang buat kamu buat. Bagi suami kata sebenarnya saya memang tak niat kahwin lagi pun, saya masih muda. Tapi keluarga saya paksa saya kahwin dan perempuan ni nak, isteri saya ni tak sabar. Saya dah kata saya belum bersedia, saya nak enjoy dulu. Itu suami kata. Dia kata enjoy lah cik, tak apa. Dia kata dia enjoy lah sekarang ni. Tu saya main game. Enjoy dia tu lah main game, internet semua. Dia memang tak berminat dengan ni, tak berminat untuk berkahwin. Dia tak nak dibebani dengan tanggungjawab suami kepada isteri, apa-apa bla-bla-bla, dia tak nak. Kerja pergi, duit gaji bagi, nafkah zahir semua bagi, batin tak pergi. Tidak gemar. Kerja dia, laptop ni lah, sibuk dengan kerja. Kalau tak ada kerja, game. Boring main game, buka internet, tu dia. Sekarang ni pun banyak kes untuk 2014 permulaan dia. Daripada Januari itu start sampai sekarang ni, kalau masalah penyakit pada suami, berjangkit ni, game. Malam tak 3 hari 3 pagi main game. Apa benda ni mainnya? Saya nak tengok game apa yang dia main. Cuma sangat pun. Game apa Candy Crush? Saya tengok juga kalau dia main tu, saya telah macam ni je rupa Candy Crush ni. Sampai tak hiraukan isteri, tak hiraukan anak. Dia rasa apa main tu macam manis ke Candy Crush? Budak-budak kan? Warna-warni ke apa? Tak ada rasa apa-apa kan main je kan? Tak tahulah, tapi saya percaya jugalah sebab anak saya bulan 12 hari tu balik je daripada program daurah, dia main game PlayStation lah, cuti sekolah tak apalah, main PlayStation. Yang nombor 2 tu sanggup tak makan, sanggup tak minum. Bila saya kata okey, time's up, habis masa untuk main game, ya Allah, kebulunya subhanallah, lapar makan. Lepas tu tahan kencing. Kalau nak kencing, kenapa Angah macam tu? Nak kencing, pergilah kencing. Tak boleh ni stage ni tengah ni. Abang sebab tu lah budak. Saya marah juga. Kalau nak main game sampai tu tak kencing, penyakit pula, tak payah main. Kata kat anak saya lah, kalau ayah dia tak ada lah. Setakat ni alhamdulillah dia belum kena lagi macam anak dia. Sebab dia tak tahu sangat main PlayStation tu. Anak dia dah ajar, dia tak pernah erti. Bagus juga, biar dia main dengan saya. Main PlayStation dengan saya. Game ah. Kebutuhan. Tak boleh. Singkat tak tu. Jangan sampai tercemar. Saya kata bagus juga. Biarlah dia main PlayStation, mana kita kalau lagi minum ke berduaan ya. Udah melepasi tahap 10 tahun ni, yang masuk ke 14 tahun ni, kita kena cari masa berdua dengan suami lah, kata kan. Okey lah, orang nak main PlayStation kan, ibu keluar minum ayah. Adik nak ikut tak? Adik tak nak lah, dia pun nak main game dengan abang juga ni. Yes. Okey, ibu je dulu keluar. Ayah, no, sini berduaan kan. Tapi kes ni tidak gemar dengan perkahwinan. Jadi tolonglah, bahaya jadi makruh. Kalau kata dia tak bersedia untuk kahwin, jangan paksa lah. Okey, rukun nikah ada 5. Jangan payah-payah ingat. Kalau rukun Islam 5, rukun nikah pun 5. Jangan tambah 6. Kadang saya tanya, rukun nikah berapa cik? 6. Saya pun suruh dia sebut. Yang satu tu apa? Saya dah bagi 5 siswi, suami, isteri, saksi, wali dan ijab kabul. Okey, mas kahwin negeri Selangor. Mas kahwin negeri Selangor ni kita tengok dia punya kewartaan dia. Okey, jenis wali nasab, wali hakim.
Susunan wali kita tengok bapa kandung dah tak ada, meninggal, ada bukti kematian, sijil kematian. Kemudian datuk sebelah bapa kat atas. Datuk dulu. Kalau datuk dah meninggal, baru turun kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik kita lah, lelaki seibu sebapa. Kemudian tak ada adik-beradik lelaki seibu bapa, adik-beradik lelaki sebapa. Maknanya bapa kita kahwin dua, adik-beradik tiri lah. Tapi yang lelaki, yang satu bapa, yang gengnya sama dengan kita. Okey? Anak saudara lelaki seibu bapa yang telah seterusnya. Bapa saudara jatuh nombor 9. Anak saudara lelaki seibu sebapa. Anak saudara maknanya anak lelaki kepada abang kita atau adik lelaki kita. Kalau ada dia jadi wali. Kalau tak ada baru pergi pada bapa saudara tu. Maknanya bapa saudara nombor 9. Dia macam tu. Kalau contohlah kita perempuan anak bongsu, abang-abang kita ramai dah kahwin kan. Abang-abang katalah umur dah 30-an, 40-an atau 50-an. Ayah dah meninggal, abang pun dah meninggal. Jadi kita ada anak buah lelaki kan, contoh. Jadi anak buah lelaki tu akan jadi wali kepada kita dulu. Kalau tak ada anak buah lelaki tu, baru pergi pada pakcik kita. Banyaklah. Yang ni saya tak akan biasanya kes tu sampai kepada nombor 4 dulu. Tapi dulu, dalam bulan 12 hari tu ada satu kes makcik ni nikah, yang jadi wali kepada dia anak lelaki kepada sepupu lelaki dia. Sepupu suami dia tu, sepupu suami, sepupu ayah dia, macam tu lah. Tak silap saya. Kita terpaksa tengok satu persatu. Kes dah lama kan, dia kahwin, dia dah 60 lebih nak kahwin. Dia tunjuk situ wali dia anak lelaki kepada, itulah bapa saudara tak? Kira makan macam sepupu macam tu lah. Jadi kita terpaksa tengok ranking satu persatu. Ni banyaklah. Datuk kepada bapa sebelah bapa, datuk kepada banyak cerita lah. Okey. Siapa wali hakim? Ketua pendaftar. Ini dilantik oleh sultan ya. Diberitahu oleh sultan. Wali hakim maknanya dapat kebenaran daripada mahkamah. Mahkamah kata lulus pernikahan dalam tempoh 90 hari kena menikah. Siapa yang boleh menikahkan? Yang diluluskan wali hakim ni ialah ketua pendaftar. Kalau kita di sana Tuan Haji Alwi. Okey. Pendaftar kanan. Kalau di bertanding Syah Alami, PJ Kecil Kembangan, Ustaz Muhammad Sujat bin Muhammad Dasuki, pendaftar kanan kita. Satu daerah, satu pendaftar kanan. Okey, dan rujuk. Itu dia. Ini je yang boleh dinikahkan. Cerai dan rujuk dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan untuk menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali. Sama ada wali dia enggan ke tadi tak setuju, dan dia fight dekat mahkamah. Akhirnya mahkamah luluskan permohonan wali hakim dia. Maknanya nikah menggunakan wali hakim. Contoh ya. Dulu ada satu kes, banyaklah kita. Tapi tak banyak, macam mana terpencil lah. Dalam setahun tu mungkin ada satu atau dua kes. Dia tak nak ayah dia jadi wali. Bergeras tak mahu ayah dia jadi wali sebab masa dia ni ayah kandungnya pernah rogol dia. Dia kata bukan sekali dirogol, banyak kali. Jadi dia kata saya tak nak ayah saya jadi wali. Jadi saya kata kalau tak nak, falkan kes tu ke mahkamah, mohon dan cerita ke mahkamah. So mungkin mahkamah luluskan bagi lagi. Boleh lah. Itu saya tak tahulah. Ya. Seterusnya perkahwinan yang memerlukan wali hakim tidak mempunyai wali nasab. Contoh, dalam keluarga ni perempuan ni anak tunggal. Ayah meninggal, datuk pun dah meninggal. Ayah anak tunggal, kemudian datuk pun anak tunggal. Dia pun anak tunggal, tak ada anak lelaki. So wali nasab tak ada. Betul tak? Jadi wali hakim. Itu dia ya. Dan wali sedia ada sedang dalam ihram. Wali sedia ada enggan menikahkan. Maknanya macam tadi lah tak setuju. Anak tidak sah taraf. Tidak sah binasab. Maknanya semasa mak bapak dia bernikah, dah ada dalam perut, benih tu dah wujud. Maknanya ibunya telah mengandung. Jadi anak tidak sah taraf. So kena mohon wali hakim. Sekarang banyak sangat kes, walaupun dia anak tidak sah taraf, tapi dia tetap dibentikan dengan ayah kandung, ayah yang ayah yang tu lah. Maksudnya ayah yang berzina dengan mak itu lah. Kalau kita sebut dari segi biologinya, memang dia ayah kandung. Okay, tapi dari segi hukum syaraknya, dia bukan ayah yang sah untuk dijadikan wali. Faham tak saya? Dari segi ujian DNA, biologinya, dia adalah ayah kandung. Tapi dari segi hukum kita, agama kita, syaraknya, dia tetap anak tidak sah taraf dan dia tetap tidak boleh
kesalahan hidup itu adalah kepada ibunya, tanggungjawab ibunya, bukan tanggungjawab lelaki yang berzina dengan maknya tu lah. Itu maksudnya. Boleh faham Okey. Mu'alaf masuk Islam, kemudian tak ada adik-beradik lelaki dia yang masuk Islam juga, dia seorang dia masuk Islam. Wali hakim, wali ghaib tidak diketahui di mana berada, saya dah sebut tadi. Wali berjauhan kadar rumah lah atau lebih. Contoh, duduk kat Kedah, ayah kat Johor, boleh? Kalau ikut mana lebih tak ada rumah halal. Lebih, tapi yang ni kita tak boleh pakai sepenuhnya. Maksudnya rumah halal ni luar daripada dalam, luar daripada Malaysia. Kalau dalam Malaysia tak boleh. Sebab sekarang kita dah canggih kan. Ada kapal terbang, ada kapal laut, boleh naik apa, dah ada highway, betul? Kan? Kalau dulu pergi Kelantan berapa jam? Ada berselangor sehari semalam. Sekarang dah 6 jam, 7 jam. Tengok cara pemanduan lah. Kalau 280 you tekan 3 jam sampai kot. Kalau udah ada jam, lebih 24 jam kan. Jangan dikira lebih daripada rumah halal tu. Tak boleh Ada satu kes dulu, dia filekan kat mahkamah, walinya lebih daripada rumah halal. Hakim tanya, wali kamu di mana? Berada di Melaka saya. Lepas tu dia kamu duduk mana? Saya duduk Selangor. Hakim tanya, tak boleh. Kan lebih 2 marhalah. Dia pergi sendiri tanpa kita tak melalui pejabat agama. Dia terus file kes kat mahkamah. Bila sampai pejabat agama, mahkamah tolak lah kes dia. So dia isi borang, dia cakap dengan saya, saya guna wali lain. Cik dia guna abang dia. Kenapa guna abang? Ayah ada. Saya tanya, mana surat mati ayah? Bila dia tunjuk guna wali abang, kita bersangkakan ayah dah meninggal. Bila kita tengok surat mati ayah tak ada dalam tu, saya tak tanya, saya tengok tu, tak ada, saya tanya, surat mati ayah mana? Siapa kata ayah saya dah mati? Okey, ayah cik masih hidup? Ya, ayah cik berada di mana? Di Melaka. Dan tu kenapa guna abang, kenapa tak guna ayah jadi wali? Ayah saya duduk Melaka, lebih rumah halal. Kau kita je cakap, tak boleh cik, selagi dia masih hidup, walaupun dia duduk kat Sabah sana sekalipun, tetap guna wali ayah. Ayah saya tak dapat datang, dia susah sekarang ni. Tak apa, boleh dihubungi tak melalui telefon? Boleh. Telefon. Tak boleh abang jadi wali. Contoh kes hari tu, ada satu kes dulu yang kat Lahad Datu tu kan, dia nak nikah hari tu, abangnya tak boleh dihubungi. Macam mana tu? Saya kata minta berhubung dengan pihak IPK. Pihak IPK kena berhubung dengan abang dia, minta tolong isi borang makalah wali sebab dia nak nikah minggu depan, baru nak proses. Lepas tu baru ingat abang dia seorang tu je yang ada tugas kat Lahad Datu ketika tu, dan tak boleh dihubungi. Jadi saya kata macam mana, bincang dengan IPK macam mana cara supaya dapat berhubung. Alhamdulillah, orang tu ditandatangani oleh abang dia, wakalah wali tadi lah, orang dua dulu. So boleh nikah. Ada cara. Wali berada dalam penjara dan tidak dapat dihubungi. Ini saya tak tahulah kes berat kot, ISA ke apa yang tak boleh dihubungi langsung. Itu mungkin lah wali hakim. Wali tak berkahwin dengan perempuan yang dia sendiri menjadi wali, sedangkan tak ada wali lain sederajat dengannya. Contoh apa? Wali tak berkahwin dengan perempuan yang dia sendiri menjadi wali. Contoh, cik sepupu kepada saya, tapi saya nak kahwin dengan cik. Contoh. Tapi pada masa sama dia je lah satu wali yang tinggal. Boleh nampak tak? Boleh faham kan? Yang tinggal ada wali ni sepupu pada ayah kita, sepupu kita, maknanya dia anak lelaki pada pakcik kita. Yang lain semua dah meninggal. Yang kita nak kahwin pun dengan dia. Dia lah lelaki tu dan dia lah jadi wali. Tak boleh. Boleh nak kahwin dengan dia lah, tapi kena guna wali hakim lah. Itu maksudnya. Wali hendak berkahwin dengan perempuan yang dia sendiri menjadi wali, sedangkan tak ada wali lain yang sederajat dengannya. Itu tak faham Maknanya boleh kahwin dengan lelaki tu, tapi kena mohon wali hakim. Okay. Ni lafaz takdir. Mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya, suami yang baca, isteri kena dengar. Disebut dalam hubungan gender selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa tersebut, padahal dia tahankan saya atau saya melakukan sebarang mudarat
atau lazim menyakiti tubuh badannya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah. Dan apabila sakit aduannya di sisi mahkamah syariah, hendaklah dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya, maknanya si suami, RM10. Kepada ketika itu tertalak dia dengan cara talak urut. Ini suami baca. Lepas dia habis angkat nikah, dia boleh terus baca. Dan biasanya dalam surah nikah tu belakangnya tu ada. Kalau kata isteri nak filekan cerai taklik, kena tengok lebih pada 4 bulan suami tak pernah bagi nafkah dan wakilnya pun tak ada bagi apa-apa, maknanya maknya tak ada datang hantar duit bagi pihak dia. Kawan-kawan pun kata tolong hantar ni duit kiriman daripada suami kamu, dia bertugas tak dapat nak ni pun tak ada, boleh tuntut cerai taklik. Okey. Perempuan yang haram dikahwini, haram dengan sebab kerabat, ibu dengan ibu tak dikahwin. Ada satu kes dulu dia kahwin dengan ibu angkat dia. Si perempuan ni ambil anak angkat, kemudian tak macam mana jatuh cinta kahwin dengan mak angkatnya. Ada. Sebab dia datang buat aduan kan, jadi kita tahulah. Ada lagi satu kes, kes mak angkat dan anak angkat. Anak lelaki tu, anak angkat mana dengan mak dia, dia kahwin dengan perempuan lain. Maknanya anak angkat ni dah berkahwin. Entah macam mana dalam pada kahwin, dia bergaduh, ada masalah mengalir pada mak angkat dia, mak dia lah, mak yang jaga dia tu. Entah macam mana jatuh cinta, kahwin pula dengan mak angkat. Poligami dengan mak angkatnya. Nampak? Masa dia cakap isteri dia mengadu, dia poligami dengan mak mentua saya. Saya pun terkejut. Macam mana poligami dengan mak mentua? Rupa dia ceritakan, rupanya lelaki tu adalah mak angkat. Bukan mak kandung, bukan mak susuan. Jadi maknanya mak angkat tadi, jadi isteri perempuan tu jadi isteri pertama, mak angkat jadi isteri nombor 2. Boleh kan? Saya pun terkejut. Cik kata tak boleh, tapi lelaki tu kata okey je. Okey je ke? Tak. Ikutlah kamu suka. Yang penting tidak bertentangan dengan syarak kan? Tapi kalau ibu kandung tak boleh ya. Nenek sebelah ibu, anak perempuan, cucu perempuan, atuk jatuh cinta dengan cucu. Ya Allah, comelnya cucu aku jadi model pula tu, jatuh cinta. Hai tu tengok terpampang iklan dekat tu, nampak jatuh cinta. Kahwin dengan cucu tak boleh. Okey, ini yang seterusnya lah. Saya tak payah baca banyak-banyak tu. Haram sebab persemendaan ibu tiri dan anak tiri, mertua dan menantu. Kalau ada kes-kes macam ni, biasanya kita akan cek balik kes ni kenapa tak boleh. Kes tak banyak terpencil, tapi memang ada. Kita akan cek balik nanti tak banyak. Ataupun rujukan kita lah. Mertua dan menantu, itu haram sebab persemendaan. Haram sebab sesuai. Ibu susu dan juga nenek kata saudara sesuai. Katalah lelaki tu adik angkat kita, tapi dia pernah menyusu dengan ibu kita sampai kenyang dan dia adalah anak susuan ibu kita. Itu tak boleh kahwin. Haram kahwin sementara adik-beradik isteri, ibu saudara kepada isteri, sebelah bapa atau sebelah ibu. Adik-beradik isteri tak boleh kahwin kecuali cik dah bercerai dengan dia. Betul cik ambil kakak dia pula. Awak ni tak matang langsung, ambil kakak awak lah, lebih matang. Saya cerai dengan awak, lepas tu habis dia pun dah, dia kahwin dengan kakak dia. Boleh. Selepas diceraikan, jangan dalam tempoh perkahwinan, tak boleh. Beristeri lebih daripada 4. Macam mana? Semuanya saya sayang Ustazah. Yang ni saya nak cinta pula. Macam mana Ustazah? Tak boleh cik. Saya nak membantu dia Ustazah. Okay, cik carilah dari 4 tu. Kalau tak boleh, cik kena ceraikan salah satu, baru cik boleh kahwin. Habis mereka semua memerlukan bantuan saya, cik Ustazah. Ya Allah, hebatnya lelaki ni. Tak boleh. Maksudnya tak boleh. Bukan saya kata tak boleh. Memang hukum kata tak boleh. Tak boleh. Ni satu cerita. Pernah dalam perjalanan satu kereta dengan suami, berhenti kat satu jalur kan. Itu satu cerita. Dia kata, kawan abang tu kahwin satu lagi yang, oh ya ke? Ngakunya tapi dia kahwin dengan mu'alaf. Dia kata, lepas tu satu lagi yang yang ketiga pun. Yang kedua tu itu janda, yang ni mu'alaf. Yang nak membantu dia kata, oh baguslah dia kata kan. Jangan sampai mengabaikan, sudahlah pastikan adil dia kata. Itulah. Dia pun mampu, suami kata. Dah bagi clue lah. Dia pun mampu. Mampu dia lah.
lah. Dia kontraktor kan permanent. Mampu abang bukan kontraktor kan. Dia dah mampu. Abang bukan kontraktor kan, jadi abang tak mampu lah Tak kot. payah masak. Jadi dia tak jawab. Lepas tu saya pun jawab lagi. Jangan ni pun bang, kalau lah dalam hukum tu agama kata perempuan ni boleh nak kahwin lebih daripada satu, janganlah orang pertama yang nak kahwin dulu. Kahwin lagi. Nak membantu lelaki-lelaki kat luar yang tak bekerja tu bang. Yang bermalas tu, yang menganggur tu bang kesian. Nak membantu dulu. Kena bantu. Diam terus. Hijau terus jalan speed. Baiklah, nak sebut lagi dah. Boleh lagi. Alamak. Ah. Agak. Jawab kat dia kena jangan. Asal dia sebut kat dia kan. Tapi itulah. Benda ni ramai yang datang jumpa saya. Ustazah, saya nak minta pandangan Ustazah tentang poligami. Oh, baik. Hebatnya lah aku nak tanya. Kita jawab, kita kena natural. Jawab dari segi hukum gini-gini, cik boleh. Kata isi saya boleh panggil cik kenapa tak. Kita counselling. Supaya isi dia kena fleksibel. Dan dia, tu sebab mahkamah kata poligami kena melalui mahkamah tinggi kan. Hakim nak tengok kemampuan dia. Dan kewajaran serta patut dan perlunya dia berpoligami. Itu dia kan. Perempuan bukan Islam. Selagi mana dia belum memeluk agama Islam, haram dikahwini. Tapi sekiranya dia masuk je agama Islam, memeluk agama Islam, terus boleh. Jadi sementaranya tu selagi mana tidak memeluk agama Islam kan. Isteri yang dicerai talak 3, haram hukumnya dikahwini. Sementara selagi mana dia tidak berkahwin dengan lelaki lain dan bersama dengan lelaki tersebut, kemudian dia bercerai pula, baru boleh berkahwin semula. Kalau tidak, tak boleh. Kita banyak sangat kes talak 3 ni. Tak maaf cerita, dia kahwin tapi suami dia dengan lelaki baru tu, bukan suami cakap dengan suami tu, kau boleh kahwin dengan isteri aku tapi kau jangan bersama dengan dia. Kau jangan tidur dengan, kau boleh tidur dengan dia tapi kau jangan sentuh dan jangan bersama dengan dia. Besoknya kau ceraikan. Boleh ke tak? Tak boleh. Dia mesti bersama. Maksudnya hubungan kelamin lah. Ya? Isteri cerai 3, perempuan dalam iddah suami terdahulu. Yang dah tempoh iddah. Tunggu sampai habis tempoh iddah, baru boleh kahwin. Ada bulan lepas telefon, dalam telefon lah. Pagi-pagi saya dapat panggilan 8.30 di luar. Saya nak cakap dengan Ustazah. Ya, saya boleh cakap dengan saya. InsyaAllah saya cuba bantu. Dia pun cerita, Ustazah, saya bercerai bulan, sekarang bulan berapa 3 saya bercerai bulan dalam 25 hari bulan 12 tak cerai tu. Beramai dulu. Okey, 25 bulan 12 tu bercerai di mahkamah talak 1. Yang ketika itu suci. Boleh tak saudara tolong kira kan, tempoh iddah saya dah tamat tu belum? Saya pun kira. Kalau nak ikutkan masa dia call tu, ada dalam tempoh 2 minggu lagi baru habis tempoh iddah. Boleh tak Ustazah, kalau saya proceed je dulu borang permohonan, tapi saya nikah bulan 4, boleh tak Ustazah? Tak boleh. Sebab masih dalam tempoh iddah. Walaupun nak nikahnya bulan 4, tapi masa dia buat permohonan tu dalam tempoh iddah, tak boleh. Haram lah hukumnya kalau kahwin pun. Kita tak buat tu sebab kita takut ada yang nikah kan. Dia tengok ada kebenaran, dia nikah je. Ada kes tu. Hampir-hampir saya juga diseret ke mahkamah terpaksa pula kita ke mahkamah menjelaskan. Sebab saya dah pesan dekat dia, puan kalau nak nikah saya bulatkan tarikh. Kena ikut tarikh nikah dalam ni. Okay? Kalau puan nikah sebelum tarikh ni, dalam tempoh iddah tak boleh, hukumnya haram. Pernikahan puan tidak sah. Rupanya dia nikah sebelum tarikh yang ditulis dalam borang. Kalau ikut tarikh dalam borang, lepas habislah tempoh iddah dia. Nak jadi cerita, kebetulan dia nikah, kemudian sebelum dia nikah tu dia tangkap ahwat. Lepas tu masa dia bawa pergi ke, nak dilepaskan ikat jamin dia ni, dia kena tahan dengan saya. Untuk panggilan siasatan tu dia bawa surat nikah. Dia kata kami dah nikah. Rupanya dia nikah. Untuk lepaskan dia kena tangkap ahwat tu, itu juga dia dah nikah. Bila kuasa cek, rupanya ini nikah dalam tempoh iddah ni. Saya tengok pula pegawai yang meluluskan Nurhizam binti Osman. Apa lagi saya pun dipanggil untuk siasatan. Macam mana boleh nikah saya, aku lepaskan nikah dalam tempoh iddah ni? Cuak dah. Rasanya bab tu yang paling saya jaga sekali dalam bab kelulusan nikah ni. Nak jadi cerita sampai saya muskil kot. Memang saya dah tak tentu awal tu, macam mana boleh lepas.
tarik cadangan nikah tu, dia tak padam. Bila dia tak padam, satu, kenapa saya bulatkan? Dan saya tengok IC dia pula, perempuan ni, patutlah. Saya jumpa dia, dan saya cek kat ruang kuasa, dan saya jumpa pada dia. Saya dah cakap pada puan hari tu, sejak itu, bos saya kata, perempuan yang tembak iddah, walaupun permohonannya tidak dibenarkan. Tunggu sampai habis tembak iddah baru boleh mohon. Sebab KK macam ni lah. Dia kata, mana saya tahu saya dah dapat kebenaran, saya nikah lah, dia kata. Ustazah Nurhalizan bagi nikah. Cantiknya muka dia kan. Memang cantik pun. Yelah, tapi saya pesan lah. Saya kata dengan puan kan, saya kata puan kena nikah pada tahun ni, jangan sebelum, selepas boleh. Rupanya dia nikah sebelum. Memang kena lagi farah nikah. Farahkan nikah. Jadi banyak cerita lah sampai ke mahkamah farah nikah dan sebagainya. Baru pada muka dia kan. Dalam pada dia sebenarnya dah tahu macam mana. Dia kena dengan kita pula. Kalau dia dengan aku, memang Ustazah Nurhalizan ada pesan hari tu, saya tak boleh nikah sebelum, dia kena nikah selepas atau semasa hari tu. Tapi hari tu saya tak tahu pula, saya terdesak, saya kahwin. Okey lah lagi kan. Ini dia boleh jawab, mana saya tahu. Pejabat dah bagi kebenaran, Ustazah Nurhalizan dah luluskan ni hari ni. Ustazah Nurhalizan ni dah sign. Dia dah nampak, dia lupa kita kat sebelah tu. Saya pun jawab lah. Ni salah kan. Adalah juga itu bukti-bukti dan sekian. Jadi farah nikah. Itu antara pengalaman saya lah ya. Okey, isteri orang janganlah kahwin dengan isteri orang. Ada juga dulu kan kes isteri perempuan tu pun gatal dengan bujang. Memberi mahar, tanggungjawab suami, mas kahwin. Okey. Memberi nafkah mengikut kemampuan, beri makanan yang halal dan baik, pakaian bersih, menutup aurat, tempat tinggal selesa, perubatan, pendidikan. Ikut kemampuan siapa? Suami. Kalau suami mampu beli beras jati, jasmin ke apa, makan beras tu. Saya tak makan beras jati, saya makan beras Taj Mahal Boboni. I tak boleh makan beras lain, nanti I gemuk. Kata utama gemuk, janganlah makan nasi. Makanlah protein. Ya. Karbohidrat jangan makan. Boleh? Tak makan karbo? Boleh. Menggigil. Itu diet yang paling sihat. Tinggalkan karbo, makan protein saja. InsyaAllah cantiklah kulit. Sihatlah tubuh badan. Buat exercise sikit. Itu kan. I tak makan beras ni, I kancing ni, I kencing manis. Allah Akbar. Suami pening kepala, datang dia beragama. Hanya pasal beras je pun. Allah Akbar. Saya tak tinggal rumah macam ni. I tinggal rumah 3 bilik. Ada aircon, ada ceiling. Ni tak ada ceiling, panas. Kipas-kipas tak rasa kipas. I pakai aircon. I nantilah abang belikan aircon. Belilah pula, pasang. Beli yang second. Pasang-pasang tak hidup, keluar angin je. Gas tak ada pula. Aircon apa you beli ni? Patutlah tak ada angin, tak sejuk. Aircon murah you beli. Carilah Panasonic ke, Mitsubishi ke. Ada kan Mitsubishi kan? Ada. Jiran saya pakai. Bukan kereta je Mitsubishi. Sejuk pada kan? Tak tengok kan? Saya pakai. Tempat tinggal selesa. Selesa mengikut kemampuan suami. I tinggal dekat tu. Kawasan-kawasan yang sejuk. You bawa ke tempat tanah lapang ni tak ada pokok panas ni, kenapa? Jiran sebelah kentut mendengar. Tak privacy lah. Sempit. Makan pun pinggan ke depan tu tolak je. Dekat dalam rumahnya. Kipas boleh capai. Tak selesa. Dah itu kemampuan suami, dah pun nak dengan dia. Suami tu lah kata, I ni pemandu bapak you. Tak kisah, I dah cinta dengan you. I nak kahwin dengan you. Gaji pemandu. Itulah sana. Kahwin dengan dia, bapak dia kata berhentikan pula kerja. Dah tak ada kerja. I tak dapat rumah macam tu. Okay, perubatan pendidikan. Okay, ini tanggungjawab suami ya. Layan isteri dengan baik dan saling menghormati. Dengan baik. Abang sayang kan ayang ni. Tapi abang minta maaf, abang terpaksa ikat ayang. Sebab abang tak nak ayang lari daripada abang. Suami ni masalah saya tu. Takut isteri dia lari, dia pergi kerja, dia ikat isteri. Dia kunci, ada
Suami pergi kerja, dia kurung anak dengan isteri dalam rumah. Takut anak dengan isteri lari daripada rumah, kunci bawa. Nampak? Dia psycho. Balik rumah baru dibebaskan dia orang. Tu pun dalam rumah dan sejauh mata dia memandang, mesti dalam rumah tu dia tak boleh keluar daripada rumah. Stres tak? Duduk flat. Stres. Satu malam nak jadi cerita, ternampak suami tu orang keluar dalam tabung air. Isteri terkejut. Tersentak, apa suami aku? Cuci ke? Tapi kenapa bukan dekat sinki? Patah balik ke bilik, jaga. Takut anak besok bangun pagi tu nak minum air, buka air tabung air yang buka pipe tu kan, air keluar. Takut anak terminum air tu. Untuk apa suami tu orang keluar dalam tu? Betul tak? Kalau betul dia nak basuh, dia cuci, dia bawa lagi. Takkan nak basuh pakai klorok. Jadi nak jadi ceritanya, diizinkan Tuhan, suami pergi kerja, kebetulan di kotak tingkap bilik tu ada kebetulan orang lalu. Dia jerit, dia panggil, dia kata tolong panggil polis, saya dikurung oleh suami saya dalam rumah ni dan kami tak diberi makan, tak diberi minum. Tolong panggil polis. Polis datang, pecahkan pintu, bawa keluar. Report kes ke Jabatan Kebajikan dan dapatkan juga yang nasihat daripada kita. Tu yang kita tahu kes. Kita cadangkan di mahkamah dapatkan perintah interim perlindungan anak. Untuk kes ni sebenarnya sama ada dia nak teruskan konflik atau nak tutup cekai, dia pulang boleh dia. Dia kata, cara dia cakap, saya dah tak mau rasa, saya takut, saya tak nak hidup masa saya nak tutup cekai. Dan dia kata, saya takut suami saya akan datang cari saya, bunuh saya. So saya kata dapatkan perintah perlindungan daripada mahkamah. Samping tu, perlindungan daripada Jabatan Kebajikan. Itu kes ya. Sayang, tapi itulah diikat-ikat. Abang sayang, tapi tadi abang tak sengaja, abang marah sangat, lempang muka isteri. Bila dah lempang, abang minta maaf. Abang tak sengaja, abang sayang. Sayang tu begitu. Ada soalan kan? Mendidik dan menyuruh isteri melakukan perkara makruf dan meninggalkan perkara mungkar, adil, memberi perlindungan, keselamatan. Buat baik dengan suami isteri. Jangan dengan isteri je baik, dengan mak-mak, dengan ayah tu semua kena baik. Okey, tanggungjawab isteri tunaikan hak Allah. Taat suruhan suami, jangan taat suami orang. Ni kes sekarang banyak. Suami kata jangan keluar, suami orang telefon. Kalau suami you kata jangan keluar pintu depan, keluarlah pintu belakang. Suami orang tu dia taat, ikut pintu belakang. Suami kata jangan keluar, keluar. Sekarang masalah sekarang duk sibuk cinta dengan suami orang. Dia tak faham benda tu. Okey? Melayan suami dengan baik, menghias diri untuk suami. Untuk siapa? Suami. Abang nak I macam mana bang? Menghias macam mana bang? I suka you natural beauty je yang okay. I suka you macam plastik. You make up tebal-tebal, I suka. I tak suka tengok you punya kupak-kelopak yang ada tu. You tolong, I tak boleh terima. I nampak you cantik, so you kena macam ni juga. Paling kurang macam cipta. Foundation nak? Tak apa, abang beli foundation banyak pakai. I tahu, I nampak you macam ni. I nak macam ni. Muka. Pakaian, nak macam mana? I tak kisah you pakai apa. Dalam rumah, you pakai apron pun tak apa, I suka. Apron untuk masak bang. You ingat apron tu kena untuk masak je ke? Lepas tu apron tu pakai kat depan je bang. You nak pakai depan belakang pun boleh. Ikut itu yang suami suka. Kalau suami kata dalam rumah you pakai ke you tak pakai, I tak kisah. You transparent ke, I tak kisah. Dari jauh I nampak you dah. Kat sini, kat pintu I dah nampak you. Dalam semua I nampak. Mak ayah, mas kami nak bayar kat you mahal 100,000. Tapi bila you keluar rumah, you kena pakai all black. Nampak mata je. Contoh suami kata, boleh? Kena ikut tak? Kalau suami kata keluar, you pakai apron je ya. Boleh? Boleh? Tak boleh. Jangan ikut. Yang tu bertentangan dengan syar. Ikut yang mana suami selagi mana tidak bertentangan dengan syar. Ni faham Memelihara kehormatan diri dan harta suami. Jaga. Suami pergi outstation. Ni buat pencarian dekat lautan Hindi. Doa untuk suami. Memang kau tak dapat, tak ada lain. Bukan DJ di mana-mana semua ada. Kau suami tak dapat. Stres ni orang lah. WhatsApp tak palah pun. Tadi suami balik, mana? Nak berterang rumah ni rumah ke Dewan? Lapang je. Sofa pun tak ada. I stres bang, I jual semua harta benda.
Tapi rumah you nak buka jual. Rumah ni nama I. Berbuat baik kepada keluarga suami. Okey. Tanggungjawab bersama seterusnya, kasih sayang, semualah kena buat. Satu je saya sebut kat sini. Apa lagi? Okey, mendidik anak-anak, bekerjasama, istimtak dan hubungan Islami. Sama-sama. Buat sama-sama laksanakan lah. Jangan maksudnya suami dah selamat sampai ke destinasi, isteri tak sampai lagi. Kena tanya isteri, okey ke tak okey? Dah sampai belum ya? Boleh bang, on the way. Betul. Kalau tak boleh cakap, hantar mesej. Macam mana malam tadi? WhatsApp. Lepas tu hantar gambar senyum. Okey lah tu. Kalau hantar gambar, marah. Mana tak okey? Jadi kalau WeChat, ada WeChat? Ada WeChat? WeChat lagi dia kata dia boleh nari-nari kan? Kan? Ada tadi okey ya? Suami yang isteri yang tak tak okey lah tu. Tapi kalau isteri yang tak okey, apa? Love. Okey. Itu tanggungjawab bersama. Suami isteri kena penuhi. Kalau suami kata apa, hantar gambar ke masa, maknanya suami tak okey lagi. Tak jumpa lagi, tak sampai ke destinasi. So isteri kena bersiap sedia. Usaha lagi tanpa kejayaan. Okey? Apa lagi? Mempamerkan keterampilan yang baik, menjaga maruah dan ni tanggungjawab sama suami isteri. Kesalahan dan penalti, kahwinan tanpa kebenaran. Okey? Gangguan terhadap perkahwinan pun boleh buat. Akad nikah tanpa tauliah, maknanya menikah menggunakan PPN ataupun nomor pendaftaran nikah yang tak ada kebenaran ataupun tauliah untuk menikahkan ya. Poligami tanpa kebenaran, nikah kat Thailand, Indonesia, Singapura, mana-mana lah kutub selatan ke apa ke tanpa kebenaran. Itu satu jalan, section 1. Meninggalkan isteri, section 127 tanpa sebab, memang sabar ya. Dia buang 4 bulan betul tadi. Dia tak nak tuntut cerai tapi dia meninggalkan isteri tanpa sebab, boleh guna section 127, satu kesalahan. Mengenai isteri atau suami, section 128 ya. Tidak memberi keadilan pada isteri, section 129. Ini saya tak boleh detailkan lah. Okey, habis dah? Habis. Tengok korang sikit boleh? Okey, kita tengok korang sikit ya. Korang permohonan 2A dulu. Yang ni yang you boleh dapatkan melalui online. Yang saya cakap tadi, borangnya lebih begini. Ya. Okey, ni dia punya borang. Borang lelaki boleh, okey? Okey. Borangnya lengkapkan semua maklumat tu. Nama, nombor kad pengenalan, alamat rumah, pekerjaan. Kalau dah kerja, masukkan lah. Kalau tak kerja, katalah belajar lagi. Tulis pelajar. Ada pendapatan tak? Kalau ada, masukkan. Itu perlu buat part time kan? Kalau tak ada, you dash je lah. Ataupun tulis tiada. Okey? Saya mohon berkahwin dengan bakal isteri tu. Masukkan nama dia, semua. Lengkapkan. You lengkapkan semua. Kalau tidak, tak apa. Ni yang saya kata tadi. Saya memohon untuk melangsungkan perkahwinan, akad nikah pada, masukkan tarikh nikah. Alamatnya di mana? Kutub Selatan. Kalian masih tak tahu, tinggal kosong. Negara pun tak tahu. Biarkan. Okey, betul. Saya, ni dah tu sangat ramai orang. Kalau saya baca sign untuk kelulusan. Saya ialah seorang teruna ke duda? Bujang Ustazah. Soalan saya dua je. You pilih, teruna ke duda je? Teruna lah, potong duda. Saya bujang Ustazah. Bujang tu ada bujang 2, bujang 3, yang 4 kan? Jadi, teruna atau duda? Tu je. Kalau perempuan, dara. Okey? Ni dia. Nama perakuan saksi 2 orang yang kita nak. Ni masukkan. 2 orang saksi lelaki. Sesiapa saja, sama ada adik-beradik, ibu bapa, ibu tak boleh, bapa, atau rakan kerja, rakan jiran tetangga dan sebagainya, yang mengenali kita, yang mana dia tahu kita tak pernah kahwin lagi. Masukkan. Adik-beradik boleh, ayah boleh jadi wali, jadi disaksi pada pihak lelaki lah. Ni dia. Baca pengakuan ni depan penolong pendaftar. Okey? Ni borang lelaki. Kalau borang perempuan 2C, okey? Ni dia. Lebih kurang sama je. Okey, cuma ada tambahan maklumat wali. Okey kan? Ni dia status anak dara, Syed dan dia baru dan tidak dalam identitas. Syed, apa dia Syed? Perempuan yang telah disetubui tapi belum nikah.
balu dan tidak dan ada sesiapa. Kemudian masukkan nama wali dia dan 2 orang saksi lelaki. Kemudian baca doa sama. Okey. Ada satu kes dalam video dulu. Dia datang dengan seorang budak lelaki dan 2 orang, mak dia dengan kakak dia. Dia kata 2 perempuan tahu 1 lelaki. Saksi lelaki. Okey. Dia kata khusus mana dia tahu? Ni borang wakalah wali yang disebut tadi, maknanya persetujuan wali. Saya nama wali adalah hubungan masukkan bapa kepada nama siapa, Fatimah. Dengan ini boleh mengaku bahawa saya setuju dengan perkahwinan antara anak saya di atas dengan pengantin lagi siapa, Muhammad. Dengan mas kahwinnya RM300,000. Tunai ke hutang? Tunai. Kalau ada hutang dia dah hutang. Berani dia hutang. Okey, dan dia kata kat situ dia nikahkan sendiri atau wakilkan. So dia akan potong mana yang tidak berkenaan dan dia akan tanda tangan. Yang tu lah. Ni wakalah wali. Maknanya kalau dia dah isi, kalau lepas tu dia tak datang masa nikah pun tak apa. Lepas dia terpaksa tugas. Tarikh tu kalau anak dia nak nikah tu dia ada emergency untuk buat pembedahan penting. Doktor pakar bedah contohnya terpaksa masuk bilik bedah. So dia tak dapat. Urgent, call contoh. So wakalah wali lah. Ya? Okey, saya rasa itu sahaja kot tentang borang permohonan yang wajib. Borang masa tengok sikit ni. Ni yang saya kata tadi, kalau alamat IC dan tempat tinggal tak sama, tapi nak mohon dekat tempat tinggal tu. Contoh tadi duduk Syahna, alamat IC Perak, nikah Johor. Okey? Ni dia. Isi borang masa kemudian tidak lagi tantangannya oleh Nazir, penghulu ketua kampung yang ada kat Salami saja yang lain. Lain daripada tu tak boleh. Okey, So saya rasa itu saja. Ada apa-apa pertanyaan? 1, 2, 3. Ada ya? Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Yang terbaik itu daripada Allah. Yang kurang baik itu kelemahan saya sendiri. Terkasar bahasa, tergurau senda yang melampau. Kalau kata ada terucap tu saya minta maaf, tak ada niat. Mungkin kebetulan saja itu antara benda-benda yang sentiasa berlaku dalam kehidupan ataupun kes-kes yang saya hadapi. Tak ada niat untuk memburukkan sesiapa. Yang baik dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sepadan. Saya doakan anda bertemu jodoh dengan suami dan isteri, lelaki dan perempuan yang baik, wanita yang baik, dan kekal bahagia hingga ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.